Saya tak sengaja merentasi masa ke tahun 60-an. Dan siap bawa sekali pasar raya ruang saya. Tak kisahlah dalam sana macam mana nak makan minum. Stok dalamnya sentiasa boleh diisi semula tanpa henti. Jadi zaman tak pernah kenyang ni. Rasanya aku boleh hidup senang. Budak kecil ni siapa pula? Nenek dah sedar ya? Ayah. Bila masa saya ada anak perempuan sebesar ini, tak sangka bila pergi beli barang, terus merentasi masa. Salji lebat macam ni, mana boleh tahan? Kalau ada sistem pun bagus juga. Badan kurus ni boleh ketahan. Tadi sekejap tadi saya masih susun barang dalam pasar raya. Macam mana sekali kelip mata dah sampai tempat hantu ni. Ya Allah, mak aku. Macam mana aku nak hidup ni? Kia Oyan, kau dah sedar akhirnya. Nenek ingat tak ingat tadi kau tak mampu bertahan dah nak pergi ke? Nenek, saya tak apa-apa. Jangan risau. Cuma badan masih lemah sikit. Saya pergi rumah abang ipar awak dulu. Pinjam sedikit jagung buat bubur untuk awak. Kamu pun makanlah sedikit. Awak baru sedar, badan masih lemah. Awak makanlah. Saya dengan dua-dua nanti minum bubur jagung sikit pun cukup. Saya dah cukup makan. Awak bahagikanlah sedikit. Nampaklah anak perempuan kita ni tengah lapar. Awak baru sedar, badan masih lemah. Awak makanlah. Saya dengan dua-dua nanti minum bubur jagung sikit pun cukup. Saya dah cukup makan. Awak bahagikanlah sedikit. Nampaklah anak perempuan kita ni tengah lapar. Kalau begini, hari-hari depan macam mana nak lalui? Saya pun bukan orang yang pandai bercucuk tanam. Ibu bapa dan anak-anak cepat makan selagi masih panas. Yu, awak kahwin dengan saya memang susah untuk awak. Dalam rumah kita ni memang tak ada apa-apa. Awak pula tak cukup pakai dan tak cukup makan, dah jaga Kia Oyan beberapa hari. Memang susah untuk awak. Apa yang isteri cakap tu? Kalau bukan sebab kamu berdua, aku dah lama kebuluran. Mana ada tenaga lagi nak kerja kuat atas tanah. Sekarang boleh duduk rumah masak-masak. Jaga anak pun dah cukup baik. Saya dulu pernah tulis surat kepada ibu saya di Beijing. Dia cakap dalam bandar pun susah dapat beras. Hari-hari pun serba ketat. Saya yang patut berterima kasih kepada kamu. Kerana lahirkan dua-dua si kecil ni. Kamu pun tak pernah pandang rendah pada saya. Dua-dua paling pandai manjakan orang. Saya yang kena manjakan dia pun tak sempat lagi. Macam mana nak pandang rendah? Tak apa, nanti kamu berdua tambah seorang lagi anak. Biar ia mekar sampai penuh sebagai bunga kecil. Kia Oyan, kau dah sedar akhirnya. Betul, kalau tidak kami memang risau sampai tak senang duduk. Abang, akhirnya awak sedar juga. Ayah, abang, baby. Saya tak apa-apa. Kalau awak ada apa-apa yang tak kena, apa jadi pada keluarga kau kita? Dalam keluarga kau ni, kau satu-satunya anak lelaki. Semuanya bergantung pada abang ipar kau. Kalau bukan sebab dia bawa awak masuk gunung untuk memburu, awak pun takkan terperangkap dalam salji tebal di gunung berhari-hari baru balik. Jangan cakap macam tu, kakak. Macam mana keadaan abang ipar sekarang? Dah sihat sikit belum? Lebih kuat daripada awak. Hanya demam sehari saja. Cuma 2 hari ni batuk dia agak teruk. Rehat di rumah saja. Lepas ni jangan sesuka hati lari ke sana sini lagi. Rehat betul-betul. Awan menutup dinding seakan kabus. Cahaya lampu dan bayang bunga saling bersulam. Ilusi menjadi bubur. Nasib hamba tak banyak bergantung pada diri sendiri. Patah hati lama berakhir, bunga jatuh, jiuk pun sirna. Cuba tuang emas, jatuh ke tanah jadi debu juga. Sulit untuk memahami hati tuan. Kenapa ada sedikit cahaya ungu di antara kening saya? Macam mata Air Leng Shen saja. Saya balik dah.
Ada orang tak? Seorang pun tak ada. Pintu dan tingkap semua dah dikunci rapat. Aduh. Nampaknya saya terbawa balik pasar raya ni ke tahun 60-an. Aduh, kenapa saya boleh tersadai macam ni? Pasar raya pun boleh isi stok secara automatik. Walaupun tak dapat balik ke zaman moden, sekurang-kurangnya ada pasar raya macam ni. Di tahun 60-an pun takkan sampai mati kebuluran. Tapi barang-barang ni tak boleh ambil keluar sesuka hati. Kalau isteri tanya nanti macam mana nak jelaskan. Tak apa, jangan fikir dulu. Mula-mula kena ambil sedikit ubi keledik untuk bagi mereka isi perut. Kalau tangguh lagi, saya takut betul-betul mereka kebuluran. Daging memang terlalu menggoda. Lebih baik fikir perlahan-lahan cara nak keluarkan. Lah. Kenapa kamu bangun? Tak tidur lama pun. Dah tidur beberapa hari. Badan pun dah hampir berbau. Bangunlah, pergi basuh diri dulu. Kenapa awak pun bangun awal sangat? Rasa dahaga sikit, nak minum air. Jangan minum dulu. Saya ada kawan yang kerja sebagai pembeli barang di bandar. Pagi ni saya minta orang hantarkan ubi keledik ni. Mari kita rebus dan makan. Di mana? Datang, saya bagi api panas sikit. Saya cuci ubi keledik ni dulu. Kita rebus dan makan saja. Mengunci kesepiannya sendiri. Hilang dalam mekar bunga osmanthus dan warna pelangi. Biar dia megah dengan ukiran dan balok yang cantik. Asal ada cahaya pagi dan loceng petang. Bertukar jadi lembut bagai benang. Awan bergelora, laut biru pun bergulung. Skim rindu dan keluh kesah yang ditinggalkannya. Di balik tirai angin bunga dan lilin, bayang malam ibu awan. Ilusi menjadi bubuh, nasib hamba tak banyak bergantung pada diri sendiri. Sungai besar perlahan-lahan surut, fajar pecah, bintang pun tenggelam. Arnab jet dan ketam emas, tolong saya ambil ubat. Apa yang sedang direbus dalam periuk? Wah, harum betul, dan ada rasa manis-manis. Oh, ubi keledik memang sedap. Tunggu sampai empuk. Biarkan isteri ambil yang paling manis untuk awak dulu. Di sekeliling tungku pun dah jadi abu. Pergi duduk dulu dekat kang tengah rumah. Bila dah masak, isteri yang akan bagi awak makan dulu. Di balik tirai angin bunga dan lilin, bayang malam ibu awan. Ilusi menjadi bubuh, nasib hamba tak banyak bergantung pada diri sendiri. Sungai besar perlahan-lahan surut, fajar pecah, bintang pun tenggelam. Arnab jet dan ketam emas, tolong saya ambil ubat, lalu menemani tubuh tuanku. Kakak kedua, saya hampir beku mati ni. Kenapa buka pintu lambat sangat? Sejuknya bukan main. Isteri, biar saya hantar beberapa biji ubi keledik kepada kamu. Cepat masuk, panaskan badan. Abang kedua, apa bau dalam bilik awak ni? Harum sangat. Dari mana dapat ubi keledik ni? Saya kenal seorang pembeli barang di bandar. Dulu saya pernah bantu dia beberapa kali. Saya tahu rumah kita tak ada makanan. Jadi saya sengaja minta orang hantar awal pagi. Bila awak balik nanti, bawakan sedikit untuk ayah dan emak. Abang kedua, boleh tak saya makan satu sekarang? Makanlah, dekat tepi tu bukan ada mangkuk kosong ke? Saya makan satu dulu. Cepat bawa beberapa biji untuk ayah dan emak. Ayah dan emak baru saja makan sarapan. Bila saya habiskan yang ini, nanti saya hantar. Saya bukan lapar sampai nak berebut dengan ayah dan emak, haha. Siapa sangka? Cuma beberapa ubi keledik yang biasa-biasa saja pun boleh buat mereka seronok macam ni. Dingin betul. Awak keluar buat apa? Badan baru saja elok. Duduk di rumah je lagi beberapa hari. Takkan nak biar perempuan tu asyik makan ubi keledik je. Saya keluar jalan-jalan sekejap. Gerakkan badan sikit, baru laju.
Duduk di rumah pun bukan ada kerja. Pergi tepi sungai tengok boleh tak tangkap 2 ekor ikan. Anak perempuan kita terlalu kurus. Kena makan sedikit daging, bagi badan naik. Dalam cuaca sejuk begini, ikan mana mudah nak tangkap. Musim panas ikan banyak di sungai. Orang kampung pun belum tentu boleh dapat tangkap. Lagipun dalam cuaca sejuk membeku ni. Tak apa, saya keluar tengok dulu. Sekali jalan, boleh juga gerakkan badan. Oh kalau begitu, baliklah awal sikit. Di tempat yang sunyi begitu. Ya ampun ibu saya. Macam mana nak tangkap, tepi lubang tikus pun belum tentu ada ikan. Diri sendiri pun takut dah beku jadi batang ais dulu. Siang malam bulan menggantung di dahan, siapa pun tak mahu tinggal. Teringat balik pun hati jadi sejuk. Masih terpedaya dan tertanya-tanya, di mana salah aku sampai jadi begini? Antara siang dan malam silih berganti, langit dan bumi terpisah, siapa yang telah menjadikan aku begini? Di tengah kubu sejuk yang luas dan sunyi. Dalam cuaca dingin macam ni, badan baru sihat terus nak keluar merayau. Nanti kena demam semula. Awak biar Yuyu dan anak perempuan tu macam mana nak hidup? Isteri, tengok saya pegang apa ni? Bukan tak apa-apa pun. Dalam sejuk beku hujung tahun ni, macam mana awak tangkap ikan sebanyak ni? Saya pergi ke tepi sungai gali lubang ais untuk menangkap ikan. Buat perangkap dari ubi keledik. Tak lama lepas tu ikan pun naik ambil umpan. Saya terus tangkap 5 ekor. Cepat balik ke rumah utama. Saya masak ikan untuk kamu makan. 5 ekor ikan keri besar. Ikan ni dari mana? Pagi tadi saya bawa ubi keledik dan alat-alat. Pergi ke hujung kampung, tepi sungai gali lubang ais untuk tangkap. Ikan musim sejuk, sebaik saja lubang ais dibuka terus naik ambil udara. Saya tabur sedikit ubi keledik di atas air terus dapat tangkap. Kia Oyan, hantarkan 2 ekor untuk kakak awak. Semalam isteri awak pergi rumah ketua kampung pinjam beras. Kakak awak terus pindahkan hampir setengah beg tepung jagung dari rumah mentua. Ketua kampung pun bagi muka. Walaupun kakak awak tak dapat angkat kepala di rumah mentua. Tak apa, suruh isteri ambil lagi setengah beg ubi keledik. Kembalikan beras itu. Bila ikan habis dimakan, saya pergi tangkap lagi. Ubi keledik dah habis. Saya akan fikir cara lain. Oh ya, 2 hari lagi saya nak pergi ke bandar. Cari kawan dan fikirkan cara. Tengok boleh tak saya dapatkan kerja. Awak tak ada duit, macam mana nak beri kerja? Lagipun awak tak ada kemahiran. Orang nak bagi kerja atas dasar apa? Saya kenal beberapa peniaga yang bawa barang api-api di bandar. Boleh cuba cari barang bekalan yang cepat laku dan jual pada kilang. Mungkin boleh dapat untung sikit. Nanti senanglah nak beli makanan. Beberapa hari lagi baru pergi tengok. Budak ni sakit sekali. Macam otak pun dah terbuka. Tak payah cerita hal ini dulu. Masak ikan itu penting. Dah lama rumah kita tak bau lauk sedap. Tengah hari nanti makan ikan rebus dengan ubi keledik kukus. Baby, pergi bakar api dan kukus ubi keledik. Saya akan tolong kakak awak kutip ikan. Hahaha, emak dah nak pengsan gelap. Ya, Yuyu. Kamu makanlah sikit lagi. Ya, mak. Kamu pun makan juga. Semuanya habis dimakan ya. Memang kenyang betul, perut kenyang, hati pun senang. Nanti saya pergi tangkap lagi. Baiklah. Ini datang dari mana pula? Anak saya si Hiaoyan. Pagi tadi dia bawa keledik pergi tepi sungai dan tangkap 1 sangkar ikan ais. Tangkap beberapa ekor ikan besar. Ada juga kawan dari bandar yang beli barang. Dia tahu rumah kami tak ada bekalan makanan. Jadi dia suruh orang hantar sedikit. Keledik yang datang ini bukan. Kia Oyan kata cepat-cepat hantar sedikit kepada keluarga mertua. Anak kamu Kia Oyan ni memang ada bakat, dah macam buka jalan rezeki. Betul juga, keadaan menantu perempuan pun macam mana sekarang. Aduh, masih begitu juga. Batuk tak baik-baik lagi. Rawat perlahan-lahanlah. Hahaha. Kalau tak awal saya kena balik dulu. Saya pergi dulu. Jalan perlahannya, selalu datanglah, aduhai aduhai.
Wah! Abang kedua, ikan di sungai ni bila pula jadi semudah ini nak tangkap? Anak menantu, cepat makan. Kia Oyan memang hebat. Lepas ni, rasanya kita boleh selalu makan ikan dah. Ya. Lihatlah apa yang saya buat. Kalau ikan dah sejuk, tak sedap dimakan. Kalau asyik makan ikan macam ni, bukan jalan penyelesaiannya. Kena cepat-cepat cari makanan lain. Kalau terus makan ikan, satu keluarga nanti muak bau ikan dah. Kia Oyan dah sembuh ke macam mana? Jauh lebih baik. Nampaknya kakak ipar, Kia Oyan berjaya tangkap banyak ikan lagi. Ya, dapat 10 ekor. Tengah hari tadi kami rebus 3 ekor. Nanti bila kamu balik, bawa 2 ekor lagi. Adik ini dah sembuh. Orangnya pun dah lain macam gagah. Ikan memang sedap, tapi kalau makan beberapa hari pun boleh muak juga. Tetap kena tukar dengan makanan lain juga. Anak perempuan, saya keluar jalan-jalan. Tengok boleh tak cari sedikit lauk liar balik? Apa, kamu nak masuk gunung lagi? Masa kali terakhir masuk gunung, hampir-hampir hilang nyawa di dalam sana. Kamu masih nak pergi juga? Tunggu sampai salji cair, baru cakap. Jangan risau, Mak. Saya tak pergi ke hutan dalam yang jauh. Saya cuma pusing-pusing di kaki gunung saja. Tubuh saya ni, nak masuk ke dalam gunung pun tak ada tenaga sangat, betul tak? Kalau begitu, balik awal sikit. Jangan tunggu terlalu malam. Di luar tu sejuk beku betul. Aduh, faham. Kabut-kabut. Bagai berada dalam awan. Nasib buruk memang tak boleh dielak, tapi hidup ini tetap kena usaha sendiri sedikit demi sedikit. Ayah, cepat keluar dan bantu. Aduh. Dari mana pula kambing ini? Petang tadi di kaki gunung saya jatuh ke dalam perangkap. Saya guna keledik rebus sebagai umpan. Nasib baik dapat tangkap 2 ekor kambing liar. Yang besar sangat susah nak bawa, jadi saya hanya bawa balik daging saja. Kepala kambing dan organ dalaman rasa menyusahkan, jadi saya buang saja. Boleh jimat masa, senang jalan balik. Kamu ni memang tangkap dari tepi gunung ke? Mana ada tipu? Kalau tak, dari mana saya nak tukar 2 ekor kambing untuk kamu? Kampung kita ni, seekor kambing pun tak ada. Budak ni memang pelik sakitnya. Sekali ten nasib, terus jadi rezeki. Cepat panggil adik kamu dan menantu perempuan kamu datang masak. Saya pergi panaskan air. Kenapa kamu buang kepala kambing, perut kambing dan jantung kambing tu? Itu semua barang baik. Kalau boleh bawa balik daging 2 ekor kambing, itu dah cukup bagus. Cuaca sejuk macam ni. Agaknya malam nanti serigala gunung pun dah lari jauh. Cepat-cepat kita uruskan. Malam ni sedapnya makan stil kambing. Esok saya suruh kakak kamu bawa balik 1 kaki kambing besar. Biar dia juga rasa lega di rumah mentua. Betul tu. Tinggal 1 kambing ni, kalau tak hantar ke pasar gelap pun, jual sajalah. Biar ayah temankan kamu pergi jual ke bandar. Kita beli sikit kain dan barang keperluan harian. Tengok kalau boleh beli makanan di pasar gelap. Mak, saya dah tahu. Tunggu saya pergi tengok esok petang pun boleh. Ayah, baik tak payah pergi. Luar ni sejuk sangat. Tulang ayah pun tak kuat. Nak tengok apa lagi? Cepat, bakar api dan masak. Malam ni kita makan stil kambing. Mak, daging ni memang sedap. Kita semua dah 4-5 tahun tak makan kambing agaknya. Pandai mulut kamu. Tapi memang pun. Kita dah bertahun-tahun tak rasa lauk ni. Daging kambing ni jauh lebih wangi daripada ikan. Kalau sedap, makanlah lebih sikit. Beberapa hari ni kamu dah makan banyak ikan. Perut pun patut dah reda. Kalau tidak, lama-lama tak kena lauk yang berlemak. Kalau makan daging macam orang rakus, mudah sakit perut. Abang, saya tengah makan ni. Apa merepek ni, sakit perut apa? Kenapa saya rasa mulut ni macam dah tak ada rasa kambing langsung? Hahaha, kakak, kamu makan ubi keledik. Kalau tak, macam mana nak hilang rasa? Hahaha, saya dah kenyang.
Tak boleh masuk lagi. Hahaha, kakak cepat masuk rumah. Belum makan malam lagi ke? Masuklah, makan sama-sama. Dari mana datangnya kambing ni? Adik kamu petang tadi ke gunung buat perangkap dengan ubi keledik. Tangkap 2 ekor kambing liar dan terus bawa balik. Cepat duduk makan ni. Balik nanti bawalah sekali 1 kaki kambing yang dibakar. Huyer, malam-malam gini datang tergesa-gesa ada apa? Ayah, saya datang nak cari Xiao Yan. Dengar kata adik lelaki di bandar kenal ramai orang. Saya nak tanya, boleh tak tolong dapatkan ubat batuk? Wang Yu 2-3 hari ni batuk teruk sangat malam-malam. Kalau berlarutan macam ni, saya takut dia tinggalkan penyakit kronik. Seumur hidup pun asyik batuk macam ni. Kakak, saya ingat apa hal besar tadi. Rupanya cuma ubat batuk je. Esok saya pergi ke bandar dan carikan untuk kamu. Betul-betul boleh dapat ke? Pak Cik, hari ni saya ke bandar pusing 1 hari pun tak dapat beli. Sebab tu saya sanggup datang tengah malam nak tanya kamu. Kakak, jangan risau. Esok pasti saya bawakan untuk kamu. Kalau tak, Xiao Yan, sekarang juga kita pergi ke pasar gelap di bandar. Sekali jalan kita jual seekor kambing. Sambil itu saya tolong ambilkan ubat untuk abang ipar kamu. Kakak kamu ni sedang teruk sekarang. Tak perlu. Adik baru sahaja sembuh daripada sakit. Tunggu esok baru cakaplah. Kakak tak apa-apa. Sekarang pergi memang elok. Baru sahaja makan kambing. Badan pun rasa hangat. Sekarang pasar gelap di bandar pun dah buka. Cuaca pun tak turun salji. Saya angkut kambing ke sana pun boleh. Saya temankan kamu pergi. Waktu malam, kita tarik pakai kereta sorong saja. Lagi senang daripada kamu bawa sendiri. Boleh, kamu berdua bergilih tarik kereta sorong. Sekali jalan tengok-tengok juga. Kalau ada makanan, belilah sikit bawa balik. Kak, malam ni jangan balik dulu. Tinggal di rumah kami, lewat malam sikit baru balik. Ubat dah dapat. Esok pagi-pagi kamu boleh bawa balik dan bagi abang ipar makan. Baiklah. Terima kasih, adik. Terima kasih, ayah dan emak. Malam ni Yu bawa anak itu tidur di rumah utama dengan kakak sulung. Saya dan ayah balik, terus balik ke rumah kita. Kalau tidak, saya takkan tenang tinggalkan awak seorang diri di rumah. Ya, hati-hati masa di jalan. Baiklah, abang kedua tak risau. Kakak ipar dan dua-dua, biar saya jaga awak. Kamu semua cepat pergi, cepat balik. Ayah, kami pergi dulu. Ayah, biar saya yang tarik. Tuan rehat dulu, saya masih muda. Siapa pun tahu awak masih muda kalau saya yang angkut. Bukankah saya cuma nampak awak baru pulih, lepas tu masih lari-lari petang nak kejar kambing. Kalau tak, awal-awal lagi dah saya tarik awak. Jangan banyak cakap, cepat jalan. Kalau takut orang kampung nampak daging kambing ini dan timbul masalah. Kita terus cari saudara sendiri untuk pinjam kereta kuda di jawatan kuasa kampung. Nak beli atau jual? Kalau jual, bayar 1 sen pun untuk yuran masuk. Jual, ayah. Saya masuk dulu pun boleh. Tuan tunggu sini dan jaga barang. Jangan sampai dicuri orang. Saya habis jual terus pergi cari ubat. Cepat balik. Baik, jaga diri ya. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Adik, dalam beg awak ni jual apa? Kenapa tak buka tengok? 1 batang pinggang putih penuh ni. Boleh saya tengok dulu tak? Cubalah tengok, abang. Berapakah berat kambing ini? Saya ambil RM2 sekilo. Awak tengok macam mana? 50 kilo, jumlahnya RM100. Serah duit sebelah tangan, serah barang sebelah tangan. Boleh. Adik, daging kambing ini masih ada lagi tak? Sudah tentu ada. Berapa pun awak nak, saya boleh cari jalan untuk sediakan. Ada berapa, ambil berapa. Saya dari bahagian pembelian kilang tekstil. Datang khas ke sini cari daging. Adik, kalau boleh bekalkan secara tetap. Saya aturkan jawatan pembeli untuk awak di kilang, macam mana? 2 hari lepas saya ada cakap dengan keluarga saya, kata saya kenal pembeli beras. Kalau saya jadi pembeli beras, barang-barang dari pasar raya saya, bukankah boleh dibawa keluar secara terang-terang? Saya bernama Ding Jianwei.
Dari kilang tekstil. Kalau ada masa, datang cari saya di kilang. Kita bincang elok-elok. Boleh, lain kali saya pergi cari awak di kilang tekstil. Baiklah, saya pergi dulu. Tunggu berita saya. Macam mana, dah terjual belum? Ayah, semua daging kambing saya dah jual. Kita bincang hal ini di luar bandar. 50 kilo daging kambing, berapa duit dapat? Dah jual RM100. Saya belanja RM40 beli ubat beras. Dan ambil juga kepingan akar manis untuk batuk. Ada juga sirap gula batu untuk hilangkan radang. Tak sangka, dapat beli makanan bijirin halus. Bagus sangat, bagus sangat. Balik nanti awak duduk di atas kereta batang. Ayah akan tarik awak pergi. Ayah, kenapa saya kena duduk atas batang itu? Mana ada orang tua tarik kereta, anak pula duduk dalam kereta. Kita jalan balik saja pun cukup. Aduh, akhirnya balik juga. Kalau tidak, saya dan kakak awak dah cemas habis. Ubat daripada Xiao Yan dah dibawa balik belum? Kakak, ubat dah dapat. Kita masuk rumah dan cakap. Cuaca luar ni memang boleh beku orang hidup-hidup. Kamu dah balik. Ubat dah dapat belum? Daging dah jual ke? Semua dah selesai. Cepat minum sikit, panaskan badan. Kakak, ini ubat untuk batuk. Sekali makan 4 keping. Sehari makan 2 kali. Masih ada sirap batuk ni. Kalau batuk teruk, minum sikit saja. Kalau habis makan ni pun belum baik. Nanti saya pergi ambilkan lagi. Kakak wakili abang ipar kakak ucap terima kasih pada kamu. Terima kasih apa pula, kita ni sekeluarga. Walaupun kamu dah kahwin keluar, kamu tetap kakak saya juga. Hari ni ubat pun ada. Daging pun laku 60 yuan. Memang bagus. Esok pagi isteri kamu buatkan bubur nasi jagung untuk kamu. Siapa kata kambing ni hanya dijual 60, tapi jadi 100. Aduh, asyik cakap saja. Barang makanan di rak lupa dibawa masuk. Biar saya pergi ambil. Ayah dah penat lari semalaman, berhenti rehat sekejap. Kamu ni budak nakal. Kenapa tak beli sedikit bijirin kasar? Bijirin halus mahal sangat. Bijirin kasar pun boleh beli 2 beg. Pasar gelap dah tak ada bijirin kasar. Semua dah orang sapu bersih. Bijirin halus pun tak apa. Betul-betul sesuai masa raya boleh makan. Tak apa, lepas makan nanti saya pergi ke tepi sungai gali tempat ais. Tangkap lebih beberapa ekor ikan besar untuk tukar masuk bandar. Masih bimbang tak ada makanan. Tengoklah ingatan saya ni. Benda ni terus terlupa. Baiklah, baiklah. Kamu berdua dah berlari sepanjang malam. Cepat tidur dulu. Lagi 2-3 jam siang pun akan terang. Huir kamu balik ke bilik baby dan baring sekejap. Bila dah siang, makan sarapan dulu baru pergi. Tak sampai 2 jam pun. Baik. Saya pergi bawa dua-dua datang. Menantu perempuan jangan dukung lagi. Malam dah larut, jangan susahkan diri. Jangan sampai budak tu kesejukan. Dan kamu pegang betul-betul 60 yuan ni. Ini hasil titik peluh Hiaoyan. Mak, duit ni pegang saja tak apa. Dalam rumah kalau ada apa-apa nak beli, beli saja. Saya pegang pun tak tahu patut beli apa. Baik, suruh kakak kamu esok bayar balik 20 yuan pinjaman keluarga orang. Ada pinjam ada bayar. Tak susah nak pinjam lagi. Lautan awan bergolak ke langit kelabu. Itu kerinduan dan dendamnya yang berlapis-lapis. Cahaya lilin di sebalik layar memantulkan bayang yang sayu. Bayang ilusinya jadi debu, apa daya hamba tak mampu lawan takdir. Sungai panjang mengalir perlahan, fajar pecah, bintang senyap, bulan giok dan arnab emas. Menantu perempuan. Masih ada lebih sebulan lagi sebelum raya. Lepas tahun baru, saya bawa kamu balik tengok ibu bapa kamu ya. Kamu keluar sejak umur 16 dan tak pernah balik. Mesti rindu rumah juga. Lepas tahun baru nanti betul-betul nak bawa saya balik sekali ke. Sudah tentu, kamu pun dah keluar rumah bertahun-tahun. Mana ada anak perempuan tak rindu mak ayah. Macam adik sendiri juga. Tak sanggup tinggalkan ayah dan mak. Nanti kalau kamu rindu nak tengok keluarga mertua, saya bawa kamu pergi tengok. abang kedua. Cepat bangun, masa makan dah. Kami semua dah habis makan. Aduh tak baik, dah terlambat bangun. Cepat-cepat makan. Kia Odu, saya bawa bekal, dah kenyang.
Sekarang dia sedang main dengan adik kamu di bilik dalam. Ayah. Kenapa tak nampak ayah kamu? Dia bawa seketul kaki kambing dan 20 yuan hantar kakak balik kampung. Sekali dia terus bayar balik duit itu. Lepas ni hutang kita betul-betul dah habis. Bila masa akan datang, tak perlu tekan kepada lagi. Fikir pun dah rasa gembira. Abang ipar kamu sekeluarga dalam tempoh ini betul-betul banyak tolong saya. Hahaha. Adik, kamu berdua memang tak sibuk. Seronok sangat bermain macam bola benang. Bukan tak ada benda lain nak main. Di luar tu sejuk sangat. Keluar nanti boleh demam, bahaya tau. Ayah saya tak main. Mak cik sendiri yang tengah main seronok tu. Haha betul. Dua-dua ni pun teman mak cik main saja. Abang kedua, kenapa jadi macam ni? Baiklah, saya tak usik kamu lagi. Tengah hari nanti panas sikit. Saya kena pergi ke bandar sekejap. Ada apa-apa nak beli tak? Saya pergi bandar nanti belikan untuk kakak ipar dan belikan sepasang kasut untuk kamu balik. Abang kedua, semalam bukan semua duit dah bagi kepada Ibu K. Mana ada duit lagi? Kamu tengok, bukankah masih ada ini? Ayah saya pun nak ada juga. Hehe, mesti ada punya. Dua-dua kita pun ada. Adik, cuba pakai kasut dan ukur kaki kamu sendiri. Termasuk juga kaki kakak ipar dan ibu kamu. Tengah hari nanti beri saya. Baiklah. Mak, saya keluar berjoging dan bergerak sikit. Kalau duduk di rumah saja, tulang pun rasa nak lembik. Musim sejuk yang besar ni. Di luar tu sejuk sangat. Kamu keluar buat apa? Kalau kena selsema nanti, kena makan ubat juga. Duduk elok-elok di rumah tak boleh ke? Tunggu musim bunga datang, kamu kerja hari-hari sampai ke tanah. Boleh buat kamu penat terbaring. Dengar cakap dan duduk diam-diam. Semalam kamu lari jauh sangat atas jalan gunung. Hari ini nak keluar pergi buat apa lagi? Tak ada apa-apa, saya pergi jalan-jalan tepi sungai di kampung. Nampak tak boleh tangkap beberapa ekor ikan balik. Baiklah, cepat pergi. Jaga keselamatan tau. Jangan pijak tempat atas ais yang tebal sangat. Cuma harap orang selalu sihat dan panjang umur. Siapa berbuat baik, hatinya pun tenang. Segelas arak keruh, pedang, keberanian, cin dan seruling. Siapa teman pengantin lelaki? Anak lelaki itu sudah tangkap ikan lagi. Aduh, beberapa hari ni kita memang makan besar sampai puas. Bagusnya, daging kambing ni masih banyak lagi. Ini bawa balik lagi 6 ekor ikan besar. Tahun ni memang tak pernah makan semewah ni. Apa kata kita jual daging kambing ni? Tukar lebih banyak beras dan makanan. Kita makan ikan pun dah cukup. Mak, ikan ni kita dah makan beberapa hari. Lebih baik makan daging kambing. Nak kuatkan badan, makan daging kambing. Ikan ni saya bawa ke bandar. Atau pergi jual di kedai makan milik kerajaan. Kita beli kain, buat baju baru pakai. Baik, ikan tu letak sini dulu. Tengah hari nanti habis makan baru pergi ke bandar. Baiklah. Kau baby, jangan duduk melangut di sisi ayah dan mak. Kenapa asyik datang ke sini pula? Abang, saya cuma bosan duduk sorang di rumah. Datanglah main dengan dua-dua sekejap. Mak cik, tak payahlah kamu ajak saya pun saya dah seronok. Hahaha. Budak kecil ni dah lebih 5 tahun. Tak lama lagi dah patut masuk sekolah. Sekolah di kampung tak boleh pakai. Kalau nak belajar, kena pergi ke bandar. Abang kedua, kamu tidur dululah. Balik semalam pun dah lewat sangat. Petang nanti kena pergi ke bandar lagi. Saya bawa dua-dua balik ke rumah utama. Sebentar lagi saya bantu mak masak. Betul juga, kasut tu dah agak elok, beri pada kamu. Baiklah, kamu bawa dua-dua main sekejap. Masa makan nanti kita pergi bersama. Awak pergi buat apa di bandar? Beli kasut pula, apa halnya ni? Aku dah tangkap beberapa ekor ikan lagi. Niat nak pergi jual di bandar. Sekali saja beli sedikit kain. Nanti aku belikan kamu sepasang kasut kapas lagi.
baiklah. Kalau begitu, tak payah kamu teman aku berbaring lagi. Masih awal lagi, jauh dari waktu makan tengah hari. Kami berdua baring sepanjang pagi ni. Isteri dan adik perempuan datang menjenguk. Lebih baik kamu tidur sendiri saja. Jangan bising, siang hari masih panjang. Kamu 2 hari ni baru sembuh sakit. Kenapa jadi manja sangat ni? Tak kurang pun dari anak dara kita ni. Hati aku ni rasa lebih panas dari bara, tapi tetap hangat dan lega. Tak hairanlah orang kata orang yang tahu sejuk dan panas barulah tahu jaga rumah tangga. Sudahlah, jangan cakap benda sedap didengar saja. Baru sembuh, dah mula mulut miskin. Kalau nanti kena selsema lagi, tengoklah kamu tahan ketak. Sampai musim bunga barulah isteri boleh keluar. Aku mesti bagi kamu pakai kasut kapas baru ikut aku. Tak boleh lagi biar kamu terseksa. Akak kenapa ada di sini? Abang ipar dah makan ubat. Batuk dah baik sikit ke belum? Ubat yang akak bawa balik tu pakai betul-betul. Pagi tadi dah batuk sekali, dah kurang banyak. Sekejap lagi kalau rasa nak batuk, minum segelas air gula yang akak bawa ni. Terus surut habis. Kalau macam tu, biar abang ipar makan dulu. Lepas makan, kalau masih belum sembuh, aku akan buatkan lagi sesuatu untuk kamu. Adik, kamu selalu pergi bandar. Aku dah minta Datuk tulis surat pengesahan untuk kamu. Kalau kamu pergi bandar, kalau ada orang siasat kamu, kamu terus keluarkan surat tu saja. Baguslah, kebetulan petang ni aku nak pergi bandar jual ikan. Bagus, tepat pada masanya. Baiklah, baiklah. Cepat-cepat makan dulu. Kenapa emak asyik rebus bubuh je? Kenapa tak kukus nasi saja? Nasi kukus guna banyak beras. Kalau minum bubuh nasi, boleh jimat sedikit bekalan. Makan bijirin halus ni kena berjimat, haha. Kawan, tanya sikit, jalan nak ke kilang tekstil macam mana? Jalan terus ke depan. Belok 2 kali dah sampai, terima kasih. Selamat pagi, Pak Cik. Hei adik, kamu bukan orang kilang kami kan? Ada apa datang ke sini? Selamat pagi, Pak Cik. Saya cari kawan Encik Ding Jianwei dari bahagian perolehan. Dia yang suruh saya datang cari dia di kilang. Kamu cari ketua perolehan kami buat apa? Saya uruskan bekalan barang. Encik Ding Jianwei nak saya beli sedikit daging babi dan kambing di sini. Sebab tu saya datang. Kawan, boleh dapat daging babi dan kambing tak? Boleh dapat. Haha, mari. Cepat masuk dan duduk. Di luar sejuk. Haha, saya buatkan kamu secawan air panas. Duduk dulu rehat. Saya pergi ke kilang panggil orang. Ketua Ding, yang penting kalau kamu bukan orang kilang kami, tak boleh masuk kawasan dalam. Peraturan dan disiplin kilang ni memang macam tu. Susahnya, Pak Cik. Nanti saya pun akan buat satu tungku macam ni di rumah. Musim sejuk nanti taklah sejuk sangat. Ketua Ding ini, kedudukan ni memang nak cari kawan kecil kamu ni. Aduh, kawan kecil, kamu buat aku menunggu lama betul. Saya tunggu dari tengah hari tadi. Takut kamu tak datang. Lari ke kilang lain pula. Selamat pagi, Abang Ding. Semalam malam saya habis jual barang baru balik kampung. Saya tidur lewat, tengah hari baru habis makan kemudian baru pergi ke bandar. Kamu dari kampung mana? Tak tinggal di Bandar K. Saya dari pasukan 6 di kampung Tuan Ji. Jauh begini bukankah kamu kata nak daging? Saya dah sampai. Ikut saya pergi ke pejabat, kita borak. Duduklah minum teh. Saya pun belum tahu adik ni nama siapa. Saya bernama Gao Hingyan. Tahun ini saya 21 tahun. Kenal beberapa orang yang buat kerja penghantaran barang. Boleh tolong bawa balik daging kambing, daging babi, daging ayam dan ikan. Cari duit lebih sikit. Kalau ada jenis daging lain. Adik ni memang hebat. Di sini pun susah nak dapat daging babi dan daging kambing. Barang macam ni pun kamu boleh dapat. Ada minat tak nak datang ke kilang tekstil kami jadi pegawai pembelian? Nampaknya Abang Ding memang pandai. Saya tak suka duduk dalam kilang hari-hari. Lagipun isteri dan anak perempuan saya masih di kampung. Oh ya, kali ni saya bawa 4 ekor babi, 4 ekor kambing, dan 30 ekor ayam.
Tak tahu Abang Ding kilang kamu boleh ambil semua atau tak? Banyak sangat barang. Ia boleh sampai tepat pada masanya. Bagaikan kembang di pokok dan pelangi di langit. Dia lincah macam sambaran kilat, cantik macam lukisan di galeri. Biar pagi petang pun, asal hati rasa hangat. Jadi sehangat helaian benang pun jadilah. Adik Xiao Gao. Kalau macam ni, kamu terus datang ke kilang tekstil kami jadi pegawai pemberian. Tak perlu duduk pejabat. Setiap setengah bulan datang hantar barang sekali pun cukup. Terus lapor terus bawah pengurusan saya. Tak perlu pergi ke jabatan pembelian untuk buat laporan. Mulakan dulu sebagai pegawai pembelian grade 9. Gaji RM35 sebulan. Macam mana, masih boleh uruskan pindahkan pendaftaran rumah ke bandar? Abang Ding. Apa kata saya fikir dulu? Beberapa hari lagi saya jawab. Ayah adik Xiao Gao. Masih nak fikir apa lagi? Kamu pulangkan dulu daging itu. Saya terus bawa kamu uruskan prosedur masuk kerja. Kamu balik hantar barang. Saya akan sediakan kereta kuda dan seekor kuda untuk kamu. Senang nak angkut barang. Baiklah kalau begitu saya pergi angkut sekarang. Baguslah, jom pergi. Saya bawa kamu ambil kereta kuda. Old Hu. Aduh Ketua Ding. Apa hal ni cepat sediakan sebuah yang paling. Baik kereta kuda dah siap dengan tali. Bagi adik Xiao Gao ni guna yang paling baik ya. Baiklah. Abang Ding. Ini bukan kuda K. Nampak macam keldai J. Hahaha ini memang keldai. Mana ada kuda di sini? Semua keldai. Keldai lagi kuat dari kuda. Senang sangat nak bawa barang. Baiklah keldai pun keldai. Abang Ding saya pergi angkut barang dulu. Petang nanti boleh hantar balik. Hati-hati di jalan. Saya tunggu kamu di kilang. Ketua Ding budak ni buat apa sebenarnya? Kenapa dia suruh orang bawa barang guna kereta kuda? Budak ni memang bukan biasa-biasa. Bila dia kejar kereta nak ambil daging kambing, daging babi dan daging ayam pula. Daging babi dan daging kambing. Budak ni satu kereta angkut apa sebenarnya? Datuk tengoklah. Aduh budak ini. Kalau kamu datang pagi tadi lagi bagus. Tengah hari nanti kita dah boleh makan daging kambing sepinggan. Rumah saya di kampung. Jauh betul dari Datuk. Saya pergi ke kantin kilang dulu. Buka lambat sikit, baru boleh balik. Saya dan Lau Hu dah tunggu awak separuh hari. Cepat biar saya tengok. Abang Ding, Encik Hu semua ada di sini. Bagus sangat, bagus sangat. Lau Hu cepat pergi uruskan surat pengambilan. Hei, saya bawa adik lelaki kecil Gao pergi ambil duit. Hei, kamu semua pelatih keluar angkat barang. Adik lelaki kecil Gao. Harga makanan daging yang kilang kita ambil tak lebih tinggi daripada pasaran gelap. Daging babi dan daging kambing sama-sama RM1.50 per kati. Itik seekor RM10 seorang saya beri kepada kamu. Macam okey tak? Saya pun tahu masa ni barang semua naik harga macam roket. Tapi kilang kita ni kilang milik negara. Ada peraturan, tak boleh letak harga terlalu tinggi. Soal harga semua ikut Abang Ding punya kata. Bagus sangat. Saya tadi risau kalau harga saya letak rendah kamu tak setuju pula. Ketua Ding dah timbang habis. Daging babi 400 kati. Daging kambing yang baik 200 kati. Daging ayam 30 ekor. Wah, banyaknya, RM1,200. Cukup untuk beli sebuah rumah kecil yang elok di bandar. Abang Ding, RM1,200 betul-betul boleh beli rumah kecil di bandar. Boleh, malah boleh dapat rumah halaman berkembar yang sangat bagus. Sebuah rumah dengan 6 atau 7 bilik. Macam mana kalau kamu nak beli rumah lama kilang kami? Kebetulan nak jual 1 unit. Yang dekat tepi sekolah. Masa ni lah. Semua orang tengah pegang duit untuk beli barang makanan. Mana ada duit lebih nak beli rumah? Dah lama tergantung pun belum terjual. Rumah lama itu nak jual berapa? Kalau saya bayar guna beras boleh tak? Awak masih ada beras lagi ke? Barang susah macam ni. Tak banyak pun. Lebih kurang beberapa ribu kati. Simpan sendirilah untuk makan.
Xiao Gao, saya bawa awak pergi ambil duit dan urus masuk kerja dulu. Lepas siap, pergi cari Lau Niu. Betul tu, Abang Ding. Tolong saya siapkan resit. Saya masih kena beli kasut dan barang makan. Sekali-sekala saya belikan barang sikit untuk orang rumah bawa balik. Tak ada masalah, nanti saya carikan untuk awak. Saya bawa awak pergi ambil duit di bahagian keuangan dulu. Lepas tu pergi ke bahagian kaki tangan urus masuk kerja. Bila ada daging memang nikmat betul. Kalau dia sudi tukar beras dengan rumah, itu paling cantik. Kalau tak sudi pula, awak hantar beras ke kilang. Saya tukarkan duit untuk awak, awak beli. Bagus sangat, terima kasih Abang Ding. Hari ni memang jumpa orang baik. Kerja dan rumah terus settle sekaligus. Bagus, mulai hari ni, awak dah jadi pembekal rasmi kilang tekstil Hong Kong kita. Betul-betul rasmi. Hei, terima kasih Ketua Ding. Awak duduk dulu. Saya pergi panggil Pak Cik Niu datang sini. Dia tengah kerja shift di bilik bersebelahan. Lau Liu akan terangkan kepada awak. Ini pembeli baru kilang kita, Gao Hingyan. Nak beli sebuah rumah. Lau Liu, rumah halaman Pak Cik ni nak jual berapa? Ini Pak Cik Liu. Orang lama kilang kita. Rumah halaman saya memang bagus. Dalam tu ada sebatang pokok lokus besar. Musim panas duduk bawah pokok tu sejuk dan selesa sangat. Dan ada lagi 6 bilik utama. Halaman pun luas dan lapang. Bukankah saya nak pindah ke tempat anak saya nanti? Memang tak duduk tetap dah. Saya jual 1,200 yuan. Kalau tukar dengan pemandangan tahun yang baik memang berbaloi. 2,000 yuan pun tak susah nak jual. Pak Liu, boleh tak saya tukar dengan beras? Kira ikut berat, 1 kati 1 yuan. 1,200 kati beras tukar rumah ini memang berbaloi. Adik, kau memang ada beras. 1,200 kati memang terlalu banyak. Cuba kau tengok macam ni, boleh tak? 600 kati beras. Tambah 600 yuan lagi. Halaman ini jadi milik kau. Kalau begitu, sekarang kita pergi tengok rumah. Lagipun semuanya dari kilang yang sama. Kalau dah setuju, saya bagi dulu 600 yuan. Halaman Pak Liu memang tak buruk. Pergi nanti kau tahulah. Baik-baik, saya balik dulu mohon cuti. Kita pergi sekarang juga. Kak Ding, saya pergi tengok rumah dulu. Sebulan setengah lagi saya hantar bekalan barang. Aduh, Xiao Gao. Pak Liu tu 600 kati beras pun dia tak mahu. Kau jangan hantar kepada dia. Terus hantar ke kilang. Saya tolong kau catat kiraan. Kilang kita sekarang betul-betul serba kekurangan. Sama macam rumah ketua kilang pun. Kau hantar sedikit beras dulu. Bagi para pemimpin baiki sikit makan minum mereka. Boleh, Kak Ding. Tunggu saya aturkan rumah itu elok-elok. Barulah saya hantar beras. Baiklah, cepat pergi tengok rumah. Kalau ada apa-apa masalah, cari saya bila-bila masa. Terpaut dalam istana dingin, sepi memeluk kesunyiannya. Pohon osmanthus, silau pelangi. Biarkan ia ukir kayu dan lukisan balok. Hanya harap bunyi gendang pagi dan loceng petang jadi sehalus belayan hangat. Awan bergelora, ombak menghempas langit luas. Skim rindu dan dendamnya yang tak berkesudahan. Mari, Xiao Gao. Cuba tengok halaman ini. Tengok pokok pagoda besar ini. Musim panas, dahannya rimbun dan daunnya lebat. Duduk teduh bawah pokok ni. Memang sangat selesa. Lepas tu tengok tingkap kaca ini. Dan perabot dalam rumah. Semuanya diperbuat daripada kayu yang baik. Sangat kukuh. Tungku dalam rumah pun amat tebal dan teguh. Kalau dibakar pada musim sejuk, memang hangat. Tak rasa sejuk langsung. Tak jauh dari sini ada sekolah dan taman besar. Nanti anak-anak pergi sekolah atau keluar berjalan pun senang. Bila balik nanti, nak jemput menantu dan anak perempuan pun mudah. Budak kecil ni nanti pergi sekolah pun jadi mudah. Awak tengok, di luar rumah ni pun ada sebatang tiang kabel. Kalau awak beli televisyen, pasang saja antena, terus boleh tengok. Betul juga, saya dengar Ketua Ding kata awak datang dari kampung. Kalau ada menantu perempuan, nanti bila urusan selesai, terus tukar nama rumah ini kepada nama menantu perempuan. Dia pun jadi penduduk bandar sepenuhnya. Tapi jangan sekali-kali kata ini rumah dibeli. Cakap saja ini hadiah untuk anak perempuan. Macam ni, urusan pun lebih senang. Baik, saya faham. Pak Liu, rumah ini saya beli. Duit ini saya beri dulu kepada anda. Esok tengah hari, kita uruskan pindah milik. Nanti saya hantar 6 guni beras ke rumah anda. Baiklah, saya ambil cuti datang ke sini esok petang.
Tunggu awak masuk pejabat pengurusan pukul 2, baru pergi uruskan. Ini kunci pintu utama. Dan kunci untuk setiap bilik. Semuanya saya serahkan kepada awak. Baik. Terima kasih, Pak Liu. Siapa kata dia seorang wira? Saya benci kehidupan yang kosong dan sepi. Saya tahu dia, saya tahu awak. Saya akan lawan habis-habisan. Nanti kita tunggu. Aduh, Encik Tai. Ketua Kilang, saya dah jumpa bakat besar untuk kilang kita. Jangan terkejut besar-besaran, Pak Din. Aku cuma nak buat kau terkejut sikit. Apa sangatlah bakat yang ada di kilang kita. Janganlah tak percaya. Aku cerita pasal kejadian semalam di pasar gelap. Aku cakap terus terang sekali. Kenapa tak cepat-cepat tarik dia masuk ke kilang? Pengarah kilang, janganlah panik. Petang tadi budak ni dah datang. Tanya saja, kilang kita nak beli daging tak? Aku cakap, mestilah nak. Cuba teka macam mana jadinya. Budak ni terus keluarkan 4 keping daging babi, 4 ekor kambing biri-biri putih, dan lagi 30 ekor ayam. Terkejut aku sampai terkaku. Bagi aku, dia memang berbakat. Kalau dia lari, rugi besar. Teruslah ambil dia kerja di kilang kita. Pegawai pembelian pun tak payah duduk pejabat. Sekali sebulan pergi 2 trip hantar barang dah cukup. Lepas tu, aku pun cakap sesuka hati. Pada kupon ni ada nilai 1,200 yuan. Boleh beli rumah baik di bandar. Cuba teka apa dia cakap. Dia terus cakap nak tukar rumah dengan 1,200 jen beras. Nampaknya budak ni memang ada skill. Kamu kena simpan dia baik-baik. Begitulah. Bukankah kilang masih ada 2 televisyen baru? Ambil satu sebagai ganjaran untuk dia. Jangan sampai dia cabut, ya. Tunggu dia bawa beras datang 2-3 hari lagi. Saya akan bagi televisyen itu pada dia. Kilang kita ni memang dapat orang hebat. Cuma sayang, hari ini dah terlalu lewat. Kalau tidak, bolehlah kita makan sop kambing malam ni. Aduh. Apa yang heboh-heboh sangat ni? Nampaknya bunyi kereta makin dekat. Mana datangnya kereta besar yang gagah ni? Kampung kita tak pernah nampak kereta sebesar ni. Bang, ini kereta besar ke? Bukan kereta, ini kenderaan yang kilang sediakan untuk saya. Khas untuk angkut barang. Awak dan adik cepat-cepat datang tolong angkut. Pindahkan barang atas truk ni balik ke rumah. Saya nak hantar truk ni dulu. Masukkan kereta besar ni dalam bangsal. Wah, bagus. Mak, nasi dah masak belum? Saya lapar nak mati dah. Betul tu, mana ayah saya? Tahu pun kamu ni kelaparan. Mak dah tinggalkan sop kambing untuk kamu. Saya pergi panaskan dulu. Ayah kamu pergi mesyuarat jawatan kuasa kampung. Dengan ketua kampung dan beberapa orang lama sedang berbincang. Sekali-sekala, sembang juga hal menanam tanah awal musim bunga tahun depan. Agaknya pun dah nak balik. Abang, kasut tu dah belikan untuk saya belum? Saya memang tunggu dari petang tadi nak tunggu awak balik. Dah beli, dah beli. Takkan tak ada bahagian awak pula. Wah, kasut kapas baru ni memang cantik sangat. Ini kain yang saya belikan untuk kamu. Bila balik, buatlah jaket kapas baru. Ini susu serbuk. Untuk dua-dua dan maknya tambah tenaga badan. Bahan ni. Di koperasi bekalan. Ini barang susah nak dapat, hanya boleh dibeli dengan kupon. Abang kedua, kamu ni pergi merompak ke? Kalau tidak, dari mana datangnya banyak barang bagus macam ni? Nak rompak apa? Semua ni saya beli di koperasi bekalan. Hari ini saya pergi ke sebelah pasar gelap. Terjumpa beberapa orang luar yang datang turunkan barang. Saya hantar semua barang ke kilang tekstil. Dapatlah sedikit duit penat lelah. Sekaligus boleh beli. Semua ni, betul lah. Saya juga sudah masuk kerja di kilang tekstil. Menjadi pegawai pembelian rasmi. Pegawai pembelian apa? Kau ni nak masuk bandar dan kerja tetap ke?
Ya, rasmi. Yang ada jawatan tetap. Makan dulu, makanan dah panas. Makan cepat, Mak. Banyak betul hidangan atas meja ni. Kamu makan cepat ya. Adik, pergi panggil kakak ipar kamu datang. Kamu berdua minum semangkuk susu tepung dulu. Dan ten buah pik kuning ni lagi. Semua benda baik. Cepat makan. Lama orang tengok saya buat apa. Saya cuma pergi ke bandar jadi pegawai pembelian saja. Aduh bagusnya. Mak, awak rebus air dulu dan bancuh susu tepung. Saya pergi panggil kakak ipar. Xiao Yan, betul ke kau dah jadi pegawai pembelian kilang tekstil Hong Hing? Ya, rasmi. Yang ada jawatan tetap, tak perlu kerja shift. Setiap setengah bulan hantar barang sekali pun cukup. Bawa dua-dua dan mak kau satu tin. Mak dan adik perempuan satu tin. Benda ni memang sedap gila. Kamu kenapa tak makan? Semua asyik tengok atuk buat apa. Hahaha, dah bertahun tak makan tin buah pik kuning. Tak sangka hari ni dapat rasa lagi. Xiao Yan, kamu nak pergi kerja di bandar. Macam mana dengan Yu dan dua-dua? Nak bawa pergi sama atau tinggal di kampung? Sebab buku rumah tangga masih ada di kampung. Kalau nak hantar sekolah nanti pun susah. Mak, jangan risau. Saya dah beli sebuah rumah kecil di bandar. Esok saya bawa Yu pergi urus pindah rumah. Lepas ni mereka bertiga dah jadi orang bandar. Saya pun ada rancangan nak bagi dua-dua sekolah di bandar. Mana boleh tak bawa mereka sekali? Abang dah beli rumah. Dari mana datang duitnya? Hari ni kerja pula. Lepas tu ada makanan sedap pula. Lepas tu beli rumah pula. Memang buat orang terkejut. Saya hampir tak kenal kamu dah. Janganlah cakap ikut sedap mulut. Malam tadi saya ke bandar jual daging kambing. Terjumpa dengan ketua pembelian kilang tekstil, Encik Ding Jianwei. Saya terus jual daging kambing itu kepadanya. Barulah dapat kerja ni. Rumah itu milik kilang tekstil. Datuk Liu terpaksa cepat pindah sebab nak tinggal dengan anaknya. Dia jual pun sebab nak cepat. Harganya sangat murah. Bayaran boleh dibuat perlahan-lahan. Saya akan kumpul sedikit bekalan. Tambah dengan gaji setahun. Tak lama lagi pun habis bayar. Betul ke apa yang kamu cakap tu? Saya dan dua-dua betul-betul boleh jadi orang bandar. Dua-dua betul-betul boleh sekolah di bandar. Memang betul. Esok saya bawa kamu pergi uruskan semua. Lepas ni kita duduk tetap di bandar. Keluarga kita pun dah jadi pekerja bandar. Kamu dan Yu pindahkan buku rumah tangga ke bandar. Barulah jadi orang bandar betul-betul. Lepas ni tak perlu lagi kerja ladang. Yu dan Xiao dua memang bertuah besar. Ayah kamu dengar ayat ni, mesti dia gembira besar. Lepas ni keluarga kita takkan risau tak cukup makan lagi. Kakak ipar, kalau kamu bawa dua-dua ke bandar, nanti tak ada orang teman saya main. Budak ni, abang kamu dah kerja tetap di bandar. Itu memang berita yang paling menggembirakan. Kenapa mulut muncung macam tu? Tak ada orang teman kamu main. Mak teman kamu bermainlah. Bukan kita takkan balik lagi pun. Bukankah semua ni demi bagi Xiao dua sekolah? Tunggu dia tak pergi sekolah lagi. Saya akan bawa mereka balik tinggal bersama. Kalau begitu, kamu semua ikutlah kami ke bandar tinggal sekejap. Musim sejuk tak boleh menanam apa-apa. Musim panas pula tinggal di kampung. Musim sejuk pergilah ke bandar tinggal bersama kami. Betulkah rumah di bandar boleh muat ramai orang begini? Sudah tentu boleh. Dalam halaman kecil pun ada 5 atau 6 buah rumah. Ada elektrik dan air pipe. Malahan ada satu rumah sebagai bilik mandi. Boleh mandi air panas juga. Tunggu saya dan Yu siapkan dulu esok. Lepas 2 hari kami akan hantar kamu semua naik kereta ke bandar tinggal. Sekarang ada kereta dari kilang. Pergi ke bandar pun lebih senang. Tak perlu jalan kaki. Hahaha, macam bayi comel yang besar jadi ayah. Tak ingat nama pun. Nama dia gula-gula susu arna putih, hahaha. Isteri, kasut kapas ini kita sekeluarga punya, seorang sepasang. Kaki kecil dua-dua terlalu kecil. Tak ada saiz yang sesuai. Kamu bersama adik nampak-nampakan saja buatkan beberapa helai kain dan kapas. Buatkan masing-masing satu set baju baru untuk orang rumah. Lepas itu buatkan dua-dua sepasang kasut kapas. Yu mungkin tak pandai buat semua ni.
Tak apa, boleh ke tak boleh, tak jadi masalah. Bukan kita sekeluarga saja. Buatkan juga satu untuk kakak kamu. Kamu semua baliklah cepat. Dah penat seharian. Balik awal sikit dan tidur. Kia Oyan, kamu pergi dulu. Saya bawa dua-dua habiskan sedikit susu tepung dalam tank ini dulu baru datang. Baiklah. Kalau begitu saya balik bakar tempat tidur dulu. Kakak ipar, susu tepung ni memang sedap betul. Itu pun kamu nak pergi. Di bandar, saya takut nanti susah nak minum lagi. Kamu di kampung pun tak ada hal. Lebih baik ikut kami ke bandar tinggal sekejap. Saya dan dua-dua pun ada teman berbual. Baiklah, baiklah. Saya pergi. Tak boleh. Abang kamu dan kakak ipar di bandar mungkin nanti nak tambah anak lagi. Kamu pergi nanti cuma menyusahkan dua orang itu. Ibu, saya mengantuk. Yuyu, malam ni jangan bawa dua-dua balik tidur. Ibu, malam ni biar dua-dua tidur dengan kamu semua. Saya nak balik tanya Hiaoyan. Apa hal sebenarnya dengan semua benda hari ini? Macam mana tiba-tiba beli rumah? Siap jadi pegawai pembelian pula. Baik, kamu cerita elok-elok. Si kecil dua-dua masih ada kami berdua. Semalam peluk kepada ni masa tidur, memang rasa rapat sangat. Malam ni elok sangat kalau peluk lagi masa tidur. Ni semua dari mana datangnya? Banyak pula makanan sedap ni. Ayah, kamu dah balik. Abang kedua pergi bandar jadi pegawai pembelian di kilang tekstil Hong Kong. Rasmi, ada jawatan tetap. Dia juga beli sebuah rumah besar di bandar. Esok kami akan bawa kakak ipar pergi urus pindah masuk. Lepas ni kakak ipar dan dua-dua jadi orang bandar. Patutlah masa balik tadi nampak halaman penuh jerami. Rupanya kita dah jadi pekerja bergaji. Baguslah macam ni, lepas ni ada orang dalam keluarga yang kerja. Tak perlu risau lapar perut lagi. Tak boleh, saya kena pergi tanya budak kita dulu. Jangan pergi, Kia Oyan dah penat berjalan seharian. Tadi jual daging kambing, lepas tu ambil ubat. Lepas tu urus masuk kerja dan beli rumah. Dah letih sangat, bagi dia tidur elok-elok. Sini, saya bancuh susu tepung untuk kamu. Lepas itu makan sebiji ten lagi. Baiklah. Ayah, saya juga nak makan 2 keping limau kuning. Makanlah. Bagi satu untuk 2 orang atuk ni. Siapa pula yang baru mandi hari ni? Kenapa wangi sangat? Kunci tutup kesepiannya. Daun osmanthus, bayang ros dan pelangi. Biarlah ukiran dan lukisan pada rasuk ini kita jaga dengan rapi. Cuma harap pagi dan petang berlalu dengan tenang. Jadikan semuanya lembut dan hangat. Gelora awan dan ombak di langit luas, semua itu adalah rindu dan resah yang dia tinggalkan. Tak tidur hampir separuh malam. Bising apa tu? Sejak sakitnya dah baik, saya rasa badan pun makin lega. Kenapa saya rasa makin tengok awak makin cantik? Menantu perempuan. Bila kita dah stabil di bandar nanti, lepas tu hidup pun makin tetap. Kita cuba dapatkan seorang lagi anak, ya. Kalau awak dah sedar, cakaplah. Sebenarnya apa yang jadi 2 hari ni? Ada daging ikan, ada daging kambing pula. Sekejap sahaja dah jadi pegawai pembelian. Lagipun rumah tu dari mana awak dapat duit sebanyak itu nak beli? Walaupun jadi pegawai pembelian, dengan gaji sebulan 35 yuan pun belum tentu mampu beli rumah semahal itu. Lagipun dia tak beri barang ke kilang. Takkan orang nak bagi awak kerja begitu saja tanpa sebab? Malah malam tadi ada gula-gula susu arnab putih dan susu tepung. Saya dulu pun tak pernah nampak benda macam ni di bandar. Sebenarnya apa yang berlaku ni? Menantu, awak bukan jadi detektif ke, pandailah sikit. Itu memang tak masuk akal. Saya ni kan pelajar sekolah menengah. Masih ada juga sedikit akal dan pengalaman. Jangan memandai, cakap cepat. Mana boleh saya tak cakap? Awak pula, cakap cepatlah. Kalau tidak, lepas ni awak jangan harap nak masuk bilik saya. Baiklah, saya cakap, boleh kan? Bila saya sedar nanti, saya boleh keluarkan daging ikan dan daging kambing dari kosong. Macam tulah. Awak percaya tak? Saya tak percaya. Awak pasti menipu saya.
Apa itu pasar raya besar? Di kampung kita nak cari pasar raya besar macam mana pula? Betul saya tak tipu awak. Lepas saya sembuh, entah macam mana tiba-tiba saya ada pasar raya besar. Apa yang ada dalam tu, makanan dan barang guna harian semua lengkap. Habis makan pun masih boleh resto automatik. Oh, kalau macam tu bawalah saya pergi tengok. Kalau tak, saya memang tak percaya. Jom, menantu perempuan. Lepas ni saya bawa awak pergi. Dah bersedia? Awak jangan buat perangai pelik. Ini tempat apa ni? Banyaknya barang. Bayangkanlah, menantu dah nampak kan? Inilah pasar raya besar tu. Dalam tu pun ada kedai ubat. Ubat yang abang ipar ambil hari tu pun dari sini. Banyaknya makanan sedap. Banyaknya kain yang cantik. Ada banyak lagi. Banyaknya botol. Mulut awak tu. Sedap betul buah ni. Buah apa ya? Nampak pun macam bukan anggur pun. Ini anggur shine muscat. Salah satu jenis anggur juga. Barang yang kita ambil dari rak ni. Tak lama lagi akan resto automatik. Jadi rumah kita ni kira. Bekalan tak habis-habis. Tak perlu takut kebuluran lagi. Awak basuh anggur ni dekat mana? Kenapa saya tak nampak ada air sini? Dalam pasar raya ada bilik air. Itu tempat untuk ketandas. Boleh juga cuci barang. Biar saya bawa awak tengok. Yang ini baldi air. Lepas guna tandas, tekan Swiss ni. Sekali bilas terus bersih. Tak perlu simpan air kotor lagi. Dan ini pula. Pusing sahaja terus boleh isi air. Air panas dan air sejuk kedua-duanya ada. Ambil besen saja boleh mandi dan basuh baju. Kalau begitu, saya nak mandi sekejap. Boleh tak tolong saya panaskan air sekejap? Di kampung pun biasa lap saja dengan tuala. Badan pun tak selesa. Di sini lagi senang. Saya cepat-cepat mandi dulu. Tentulah boleh. Rak ini ada cecair syampu. Ada juga gel mandian dan cecair pencuci baju. Ini mesin basuh. Masukkan baju ke dalam. Tuang sedikit cecair pencuci baju. Dia akan cuci bersih sendiri. Baju pun boleh diperah kering. Saya datang 2 hari lepas pun terus mandi. Suhu dalam pasar raya ini memang ngam. Mandi pun tak rasa sejuk. Baiklah, saya ambilkan cerik dan panaskan air untuk kamu. Dalam pasar raya ni ada baju perempuan juga. Saya ambilkan 2 helai untuk kamu. Pakai baju yang bersih dulu. Saya akan masukkan baju kamu ke mesin basuh dan cuci. Wah, terima kasih banyak ya Encik Xiao. Yu, air panas dah siap. Pakaian yang kamu tukar tu bagi saya ya. Saya campak dalam mesin basuh. Nanti sekejap lagi dah kering. Saya dah ambilkan baju baru. Lepas mandi nanti pakai yang ini dulu. Isteri awak memang cantiklah. Jangan cakap macam-macam. Isteri saya memang dah cantik dari dulu. Pakai ni lagi cantik. Sekejap terus jadi gadis moden yang jelita. Encik Xiao, tengok apa ni? Macam rumah kaca. Ini bilik angkasa. Sebut juga rumah kristal. Betulkah, itu memang romantik gila. Bila baring di dalam malam-malam pun boleh nampak bintang. Bantal dan tilam dia pun lembut betul. Lebih lembut daripada katil tanah di rumah kita. Suka tak kalau dah bereskan rumah di bandar nanti? Saya letak juga tilam macam ni dalam bilik kita. Aduh. Kenapa ni isteri saya? Baju saya masih basah lagi. Kalau tak kering macam mana? Hari ini kita masih kena ke bandar urus pendaftaran keluarga. Isteri jangan cemas. Mesin basuh boleh keringkan baju. Saya panaskan lagi dengan pemanas elektrik. Nanti sekejap saja boleh pakai. Dah siaplah isteri saya. Dah kering pun masih wangi, cuba bau baju ni. Memang wangi sangat. Tunggu lain masa, saya bawa si kecil masuk juga. Bagi dia mandi elok-elok. Dia dah besar macam ni. Belum pernah mandi air panas yang selesa macam ni lagi. Isteri, ini tak boleh jadi. Anak perempuan kita masih terlalu kecil.
Kalau dia keluar dan cakap bukan-bukan. Kalau rumah kita ada pasar raya besar. Dalamnya banyak makanan tak habis. Dalam keadaan macam ni, kalau saya tak dibawa orang atas ke sini untuk buat kajian, memang tak masuk akal. Kita kena low profile. Sekarang saya pembeli barang. Makanan pun boleh selalu dibawa keluar. Apa saja keluarga kita nak makan, saya sediakan. Tapi benda ni mesti rahsia. Cukup kita berdua saja yang tahu. Bila dua-dua mandi, kita pergi bandar. Rumah di bandar ada pipe air. Ada juga alat pancuran mudah buat sendiri daripada baldi besi kecil. Sama saja boleh mandi dengan selesa. Betul juga cakap awak. Ya, saya yang tak fikir habis. Benda ni memang tak boleh bagi orang ketiga tahu. Bila dua-dua mandi, bawa dia ke rumah di bandar dan mandikan saja. Barang-barang dari pasar raya ni kita keluarkan perlahan-lahan nanti. Dijual ke kilang. Kalau dah dapat duit, simpanlah. Lepas ni kita beli lebih banyak rumah. Rumah nanti pasti makin mahal. Bila kita pergi ke ibu kota jumpa ibu bapa kamu, beli satu lagi di sana. Lepas ni kita sekeluarga pergi jumpa ayah emak kamu. Tinggal di sana pun senang. Jangan risau, saya akan simpan rahsia. Hal ni cuma kita berdua yang tahu. Takkan ada orang lain yang cakap. Termasuk isteri dan adik pun takkan cakap. Isteri abang memang baik. Kalau macam tu, janganlah kita bergaduh. Cepat keluar. Anak perempuan ini patut dah bangun. Mak agak nasi dah pun masak. Mari kita cepat keluar makan. Lagipun tengah hari nanti kena pergi tengok rumah pula. Kalau kamu suka rumah kaca ni, kita pindahkan ke halaman kecil di bandar. Musim sejuk, luar turun salji. Dalam rumah kaca ada dapur. Kalian berdua duduk panas-panas tengok salji. Musim panas makan malam dalam rumah. Sambil tengok bintang. Selesa betul, lagipun rumah ni bila dipindahkan nanti. Dalam pasar raya nanti otomatik akan ada satu lagi. Betul ke, kalau letak di halaman kecil dalam bandar mesti cantik. Memang betul. Malam ni menantu perempuan mesti puji saya habis-habisan. Pintu pun tak ada. Tunggu saya tukar baju, kita cepat keluar. Dua-dua agaknya dah bangun. Dah tangkap elok-elok, jom kita pergi. Oyan. Kenapa saya rasa dalam pasar raya tu tak begitu nyata? Macam mimpi pula. Menantu perempuan, kita tak cakap pasal ni dulu. Cepat pergi ke rumah ayah emak sana. Beku saya dibuatnya. Hahaha, dalam pasar raya ni lebih 20 darjah. Saya pun nak tinggal di pasar raya sepanjang hayat. Rumah kita memang betul-betul sejuk. Bayang pun dah rasa syok kalau dapat tinggal di pasar raya. Terutama kat tilam yang lembut tu. Baring saja terus tenggelam lembut. Bila kita pindah ke bandar, saya akan bawa semua tilam dari pasar raya ke halaman kecil. Malam-malam kita sekeluarga tidur atas tilam lembut. Linen dan selimut semua tukar baru. Bila dah sampai bandar, saya akan masakkan daging rebus untuk kalian makan. Baiklah. Cepat masuk, cepat masuk. Menantu perempuan, kamu pagi-pagi tak bakar api lagi ya? Sejuknya jadi macam ni. Mak, dia bangun lambat pagi ni. Jadi tak sempat nak nyalakan api. Dia fikir nanti nak pergi bandar dengan Oyan. Terus datang ke sini. Cepat makan dulu. Dua-dua, saya dah kenyang. Main dalam rumah dengan adik kamu. Oyan, tunjukkan saya surat kuasa belian kamu. Keluarga kau kita pun dah ada orang kerja makan gaji kerajaan. Lepas ni dalam kampung, kita memang ada muka. Aduhai, baik-baik. Bagusnya, hahaha. Ayah, tunggu saya dan Yuyu siapkan rumah di bandar hari ni. 2 hari lagi kami akan jemput kalian pergi tinggal untuk sementara. Tinggal sampai musim bunga tiba pun boleh. Tapi itu rumah kita sendiri. Luas betul. Saya duduk dengan isteri kamu beberapa hari pun dah cukup. Pergi sana tak ada orang dikenali. Takkan selesa, rasa serba tak kena. Di kampung ni pun ada beberapa kawan lama. Tak ada kerja boleh kumpul main dam sekejap, lepak-lepak. Kali ni kamu dah jadi pegawai pembelian. Rumah kita takkan kekurangan makanan lagi. Kamu cepat-cepat tambah lagi beberapa orang anak. Sebaiknya lahirkan seorang anak lelaki yang gemuk sihat. Bagi warisan keluarga kau kita disambung turun-temurun. Aduh, bagus. Dengar kata ayah, cepatlah tambah lagi beberapa orang anak. Keluarga kau cuma ada satu anak lelaki, yang kecil. Ayah dan emak memang dah lama teringin nak ada cucu. Bila dah pindah ke bandar dan hidup stabil,
Lepas tu, bagi dia dapat anak lelaki yang gebu dan sihat. Abang, saya rindu abang sangat. Awak pergi ke mana awal pagi tadi? Awak ni budak kecil yang tak berhati perut. Mak cik teman awak main sepanjang petang. Bila jumpa awak, isteri awak terus campak saya ke belakang kepala. Saya nak bau harum badan isteri. Badan mak cik mana ada bau isteri. Dudu tak nak ayah ke? Ayah tak suka Dudu ke? Dudu datang sini, masuk ke dalam pelukan ayah, biar ayah hidu tengok ada bau busuk ke tak. Wah, ayah wangi sangat. Hahaha. Kakak ipar, susahkan awak dan adik perempuan hari ini jaga Xiao Duo sekejap. Saya dengan Xiao Wai Bang balik lewat malam nanti. Xiao Duo kena dengar cakap nenek dan makcik. Malam nanti saya balik, saya belikan awak 10 buah PC makan. Kakak ipar, saya pun nak 10 buah PC. Ada, tak akan kurang untuk awak punya. Hiao Yuyu. Jom kita pergi. Ketua Kampung Tengah ada mesyuarat di Jawatan Kuasa Kampung. Kebetulan boleh keluarkan surat pengesahan untuk awak semua. Awak pun boleh cepat pergi cepat balik. Keluarga ini dari mana dapat kereta kuda macam ni? Ini hasil kerja anak saya yang di kilang tekstil. Sekarang Hia Oyan dah jadi pembeli di kilang tekstil bandar. Dia dapat sebuah rumah di bandar. Hari ini dia datang untuk ambil surat pengesahan. Supaya senang dia pindahkan keluarga dia masuk ke bandar. Hia Oyan jadi pembeli macam mana? Lagi satu, dari mana keluarga awak dapat duit nak beli rumah? Hia Oyan buru seekor kambing liar. Dijual kepada ketua jabatan pembelian di kilang tekstil. Rumah itu dibeli dengan duit daripada orang kilang. Bayar perlahan-lahan pun tak apa. Baiklah. Memang bertuah. Saya sekarang saja keluarkan surat pengesahan untuk awak semua. Dah datang. Cepat naik. Okey, surat pengesahan dah siap. Cepat pergi ke bandar uruskan prosedur. Terima kasih, Pak Cik Wang. Kalau begitu, kami pergi dulu. Kamu berdua berbual perlahan-perlahan. Aduhai, hati-hati di jalan. Haha. Lau Gau, rumah awak ni macam pistol kecil tukar jadi meriam besar dah. Dah ada anak jadi pekerja bandar. Lepas ni hidup keluarga awak memang semakin makmur. Maksud saya, Hia Oyan. Beberapa hari ni bukan main lagi angkut balik ikan besar dari rumah awak. Dan juga kaki kambing besar. Memang rezeki besar. Betul-betul macam angin. Berkisar macam roda air. Nanti-nanti mungkin kena bergantung pada keluarga awak pula untuk beri bantuan. Itu memanglah. Selagi keluarga saya ada makanan. Takkan biar anak perempuan saya dan cucu saya kebuluran. Hahaha. Hia Oyan, bukankah kita nak cepat ke bandar? Macam mana kereta ni boleh tersangkut kat sini? Macam mana boleh sampai ke sini pula? Yuyu, luar terlalu sejuk. Awak tunggu saja di sini. Bila dah sampai ke rumah kecil di bandar, saya datang jemput awak keluar. Kalau nak makan apa-apa, ambil sendiri. Lepas makan, baring atas tilam nanti akan lebih hangat. Baiklah, Yuyu. Saya pandu laju, lebih kurang sejam lebih dah boleh sampai ke bandar. Bila sampai ke rumah kecil, saya datang jemput awak. Oh ya, kalau tak boleh tidur. Bagi cadar yang kita bawa tadi masuk ke mesin basuh dan basuh. Bila kita sampai, terus boleh bentang tilam dan letak bantal. Kenapa tak cakap awal-awal? Hampir beku aku atas kereta lembu tadi. Bukan baru teringat ke? Betul juga, dalam pasar raya ada baju beralas bulu. Aku ambilkan satu untuk kau. Tunggu nanti baru pakai. Hari ini keluar terus pakai yang ini. Tebal dan cukup panas, tak sejuk langsung. Aku nak pakai yang warna merah jambu itu. Nanti dah nampak cantik, baru pakai lagi. Kalau tak, kau pakai keluar nampak terlalu mencolok mata. Cuba tengok zaman sekarang. Mana ada baju secerah itu? Kalau pakai yang merah jambu jalan di luar, memang habis jadi tumpuan. Mudah sangat cari pasal. Kalau begitu, aku pakai yang hitam sajalah. Kalau bunga di depan layar nampak dalam cahaya lilin. Bayang pun jadi gambar. Hidup sebagai hamba memang tak lepas dari nasib. Tak sampai beberapa langkah pun. Panas betul, dalam pasar raya ni pun ada 25 darjah. Tukar pakai skirt yang semalam itu.
Cepat, aku dah basuh buah-buahan untuk kau. Sambil itu, aku ada bawa beberapa kuih. Bila dah habis makan, rehatlah sekejap. Semalam jalan-jalan saja pun tak sempat tengok baik-baik. Skirt ni memang cantik. Makan alas perut dulu. Isteri aku hari mana tak cantik, pakai apa pun tetap nampak elok. Cepat keluar pergi ambil kereta. Dah pukul berapa di bandar ni? Tahu buat kerja je. Siapa tak mahu isteri nampak cantik macam ni? Memang tak cukup tangan aku. Mesti cepat sikit. Kalau tidak, pejabat pengurusan rumah pun dah habis kerja. Sudah. Bangunlah, si babi malas. Kau ni kenyang sangat sampai terus tidur ya. Kenapa macam anak babi pula? Dalam pasar raya memang rasa nyaman dan sejuk. Lepas makan buah terus rasa mamai. Nak tidur ke bila dah sampai bandar nanti? Mestilah sampai. Aku pun dah beli arang dan 2 buah dapur. Satu untuk ruang depan, satu lagi untuk ruang belakang. Bila mak ayah mereka datang nanti, mereka pun boleh duduk dengan lebih selesa dan hangat. Jadi jom kita cepat keluar. Aku sendiri tak sabar nak tengok rupa halaman kita. Kau pasti nak pakai skirt dan keluar. Kaki terdedah macam tu keluar. Di luar memang sangat sejuk. Boleh beku kau jadi ice pop. Aduh, aku terlupa. Kau tunggu sekejap. Aku kemas-kemas dulu. Lepas tu kau keluarkan tilam ni sekali. Tidur atas ni memang selesa. Okey, semua ikut cakap kau. Isteri kami ni paling hangat dan selesa. Halaman kecil yang cantik sangat. Bumbung bata dan jubin. Lebih cantik daripada rumah yang aku duduk di Beijing. Lagi ada pokok besar ni. Musim panas nanti kita boleh lepak bawah pokok. Kau suka? Baguslah. Baik, jom cepat kemaskan rumah. baik. Aku pergi pasar raya ambilkan beberapa besen air dan tuala untuk kau. Kau lap dulu habuk. Aku pasang perlahan-lahan tilam dan dapur ni. Syukurlah, akhirnya kita ada rumah sendiri. Lepas ni, si dua-dua boleh berlari dan bermain dalam halaman yang luas macam ni. Tak payah lagi berhimpit dalam rumah lumpur di kampung. Cepatlah cakap. Aku dah 2 tahun tak makan daging. Kali ni memang tahan lasak betul, bro. Dalam tahun susah macam ni pun boleh dapat daging. Hebat sungguh. Bukan saja, ini petugas pembelian baru dari kilang kita. Dibawa oleh Gao Hingyan. Budak tu memang hebat betul. Saluran bahan mentahnya sangat luas. Semua orang ingat. Benda ni kita makan senyap-senyap ajir. Jangan sesekali ceritakan pada orang lain. Kalau kilang lain tahu dan mengambil Hingyan kita, nanti korang semua tak dapat makan daging lagi. Siapa yang berani bercerita di luar? Dia menentang semua pekerja kilang tekstil Hong Kong kita. Kita takkan maafkan dia. Jangan risau, Cikgu Hu. Kami janji takkan cakap. Hahaha, makan. Makan puas-puas, hahaha. Makanlah sepuasnya, haha. Aduh. Setelah 2 tahun, akhirnya dapat juga makan daging lagi. Sedapnya rasa ni. Ding. Penghantar baru ni, awak mesti jaga baik-baik. Jangan biarkan kilang lain curi dia dari kita. Dia ni permata kilang kita. Jangan risau, pengurus kilang. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya dah beritahu semua orang di kilang. Tiada siapa yang boleh bercerita tentang hal Hingyan ini. Rumah mentua juga sudah siap dikemas. Nanti kalau dua-dua dah dibawa ke sini, kita kena berusaha keras untuk dapatkan anak lagi. Kalau tak, nanti dua-dua dah besar seorang-seorang, sunyi pula dia. Sebelum ni, kita tak cukup makan minum.
Mana berani nak fikir pasal tambah anak. Diri sendiri pun lapar sampai kena minum air kosong. Tengok dua-dua lapar menangis setiap hari. Hati saya ni sakit sangat. Bagusnya, sayang, awak memang baik. Sekarang dah ada pasar raya ni. Jangan cakap nak tambah seorang anak lagi. Tambah 2 orang pun tak ada masalah. Datang. Atuk Liu, awak dah sampai. Budak-budak, saya dah dengar. Daging kambing dan daging babi di kilang ni semua awak yang usahakan. Memang handal awak ni. Baru datang tak sampai berapa lama, dah dapat datangkan stok daging ke kilang. Memang tak boleh dinafikan. Atuk Liu, macam mana awak tahu saya yang usahakan? Awak tak tahu ke? Waktu makan tengah hari, Dewan Makan Pekerja hampir pecah kerana berasap. Orang ramai berasa asap beratur untuk ambil lauk. Susah payah saya baru dapat beratur. Nasib baik tak datang lewat. Mujur hari ni saya tak ambil cuti pagi. Dapatlah makan daging. Atuk Liu, jangan risau. Selagi ada saya di sini, pasti akan selalu ada daging untuk dimakan. Baguslah kalau begitu. Mula-mula kita pergi ke pejabat pemanduduk untuk dapatkan surat keterangan. Kemudian pergi ke lembaga perumahan. Urusan pemindahan hak milik ni kena cepat-cepat selesaikan. Baik, saya pergi panggil isteri. Betul lah. Atuk Liu, kebetulan kita berdua boleh angkat 6 guni makanan awak ni masuk kereta. Dah selesai nanti. Saya tolong hantar awak balik rumah. Bagus. Terima kasih banyak, anak muda. Ini semua beras. Dan timun dan tomato ni, awak dapat dari mana? Benda macam ni sekarang memang susah nak jumpa. Ini bukan semua beras. Ada beberapa guni tepung putih juga. Sayur-sayuran ni saya dapat dari lori barang yang datang dari selatan. Tak banyak, simpan untuk makan sendiri aja. Anak muda, saya nak tukar 4 guni beras dan 2 guni tepung putih, boleh? Tiada masalah. Jangan terburu-buru. Wah, dah pergi dah. Tak payah buat-buat lagi. Tidak, Pak Cik Liu. Kami pulang dulu. Tengoklah awak ni, gembira sungguh. Bukan sekadar buku geran rumah ke. Ini rumah kita tahu. Lepas ni, inilah rumah kita. Dah tahu ini rumah kita. Cepat masuk rumah. Sejuk betul hari ni. Kalau kena selesema, bukan main-main. Yu, jangan asyik tengok saja. Dah petang pun. Tak lapar ke kita masak seekor ayam betina saja? Aku pergi ambil beberapa biji roti mantu lagi. Lepas makan, kalau masa masih ada, kita balik kampung. Kia Oyan, mari kita sediakan dapur. Makan saja dalam rumah. Barulah rasa hangat dan selesa. Walaupun jauh, hati tetap terikat. Cuaca tak tentu arah, siang malam lain macam. Siapa yang jadi wira? Di celah-celah istana Guanghan. Mengunci pokok osmanthus kesepiannya. Pergi sekejap, aduh. Adik kecil, hai. Awak dari mana datang? Siap dukung anak kucing pula tu. Pak Cik, saya jiran sebelah rumah anda. Nama saya Lin Kiki. Apa yang keluarga awak tengah buat? Wah, harum betul, tengah rebus ayam Nak masuk makan sikit tak? Pak Cik hari ini baru pindah ke sini. Dalam rumah pun ada Mak Cik sedang masak. Saya nak makan daging ayam. Haha, kalau begitu jom masuk. Adik kecil, hai. Comel betul awak. Mak Cik, awak pun hai. Ini anak jiran sebelah dinding. Bau rebusan ayam buat dia lari sampai ke pintu halaman. Jadi saya bawa dia masuk sekali. Kita makan sama-sama. Cahaya lilin berbayang dalam layar. Bayangan pun jadi rindu. Kenapa hidup tak ikut kehendak hati? Ada halangannya sedikit demi sedikit. Sungai panjang makin surut. Fajar pecah, bintang pun tenggelam. Kiki di mana tu? Kiao Kiki, teruskan makan. Mak Cik pergi panggil ibu awak masuk.
Kakak ipar, hai. Kami baru pindah ke sini. Kiao Kiki tengah makan di rumah saya. Jangan risau, dia tak lari ke mana. Aduh, terkejut saya dibuatnya. Menyusahkan adik sendiri pula. Anak saya ni memang suka berlari ke sana sini. Tadi dia masih ada di depan. Sekejap je dukung kucing, terus hilang macam asap. Kakak ipar, hai. Kami suami isteri baru pindah. Saya Gao Hingyan. Bekerja sebagai pegawai pembelian di kilang tekstil. Ini isteri saya, Pan Yuyu. Hai, hai. Saya Wang Kiao Hui. Saya dan suami saya kedua-duanya cikgu di sekolah rendah taman. Tinggal di rumah halaman sebelah dinding. Lepas ni kita berjiranlah. Kalau ada apa-apa, cakap saja. Kakak ipar, kakak ipar. Anak perempuan saya dah lebih 5 tahun. Boleh tak dia pergi sekolah kalian? Boleh saja, lagipun kalian semua ada pendaftaran bandar. Datang terus daftar di sekolah pun boleh. Lebih 5 tahun memang dah sesuai masuk kelas pra-persekolahan. Biasanya umur 4 tahun masuk kelas kecil. Umur 5 tahun kelas sederhana. Umur 6 tahun kelas besar. Yuran pun tak mahal. Satu penggal cuma RM8. Rumah kita pun dekat sangat. Tengah hari boleh terus ambil balik makan di rumah. Sangat mudah. Kalau begitu saya tak ganggu kalian lagi. Kalian pun cepatlah kemas-kemas. Keluarga kamu nak daftar. Terus saja pergi ke rumah jiran sebelah, cari saya pun boleh. Saya dah simpan nombor untuk kamu dulu. Terima kasih banyaklah, kakak ipar. Kami baru masuk bandar. Tak tahu apa-apa pun. Lepas ni taklah menyusahkan kamu lagi. Pakcik, makcik, jumpa lagi. Lain kali saya datang lagi rumah kamu makan. Kamu ni kucing yang lapar betul. Cepat bagi tahu pakcik, makcik jumpa lagi. Bagusnya, hal sekolah dua-dua pun dah selesai. Lepas ni kita tak payah risau lagi. Memang nasib baik betul lah. Kiki, kenapa kamu pergi makan ke rumah jiran sebelah pula? Lepas ni jangan sesuka hati pergi rumah orang. Dengar tak? Itu si kucing kecil. Dia terhidu bau dari rumah sebelah, terus lari keluar. Bila saya kejar, saya nampak pintu terbuka. Pakcik Gao tanya saya nak masuk makan sikit tak? Saya pun ikut saja pergi. Lepas ni tak boleh macam ni lagi. Bahan makanan ni mahal. Pergi makan roti kukus orang, betapa tak patutnya. Katanya itu dari Makcik Yuyu. Ini gula-gula susu arnab putih yang susah nak dapat. Jiran sebelah memang baik hati, banyak akal. Isteri cepat-cepat kemaslah. Kita kena balik kampung. Kalau lewat nanti gelap malam. Duduk 2-3 hari pun baliklah. Rumah ni milik kita sendiri. Bukan boleh lari pun. Dalam geran rumah tu ada nama kamu. Kamu ni memang mulut jahat. Cepat balik kampung. Saya pun rindu dua-dua. Kamu naik kereta buat apa? Bukan kamu cakap nak cepat balik kampung ke? Cuaca sejuk macam ni. Naik kereta balik pun 2-3 jam. Saya dah tak tahan sejuk. Tak payah cakap pasal kamu. Mari saya bawa kamu pergi pasar raya. Tidurlah elok-elok atas tilam. Sekali saya belikan beberapa tin buah pik dalam tin untuk anak perempuan dan adik perempuan. Cepat-cepat. Saya dah kebasukan. Tunggu tak ada orang, tengok macam mana nak bereskan kamu. Bagi kamu asyik tak jawab-jawab. Asyik dipanggil, tak menyahut. Mula dipanggil, bumi pun tak bergema. Kalau begitu saya tunggu saja. Isteri memang cantik. Terfikir nak duduk dengan dia sekarang juga. Baru tadi saya desak suruh cepat balik rumah. Sekarang ni pula berlagak lambat. Cepat keluar dan kejar bas. Jom, terus jalan. Kita keluar dulu ke hujung kampung, baru panggil dia. Biar dia tidur sekejap dulu. Dah tahu, cepat sikit pergi. Yuyu dah sampai ke hujung kampung. Cepat tukar baju. Dalam beg ada tin buah pik.
2 ekor ayam dan cendawan. Kenapa senyum? Tak kena kepakaiannya. Pan Yuyu, cakaplah masa kamu pakai skirt tadi. Memang cantik. Macam mana pakai baju tebal ni terus nampak macam beruang besar. Sekejap saja terus tak ada idea. Musim sejuk di timur laut, tak pakai jaket tebal boleh ke? Musim panas pakai kain kasar pun tak menonjol sangat. Yang nampak kurus dan berisi tu masa pakai skirt yang tunjuk kaki. Saya mana ada gemuk sangat. Cepat pergi, teringat dua-dua pula. Semalam tak dapat peluk, elok-elok tidur. Nasib baik ada pasar raya. Kalau tak, memang boleh dapat sakit sebab sejuk. Kenapa Pak Cik dan Mak Cik masih belum balik lagi? Saya sendiri pun tak sabar nak makan buah pik dalam tin. Cepat, patut sudah cepat. Tunggu sekejap lah. Dah nak cepat, tak lama lagi baliklah. Kakak ipar mereka baru sampai tengah hari. Masalah urusan pindah daftar dari bandar tu, macam mana pun memang kena siap sebelah petang. Sejuknya cuaca ni. Tak mustahil mereka tidur di bandar semalam. Tunggu esok bila matahari tengah panas baru balik. Biar budak-budak ni jangan asyik keluar merayau. Takut kena sedesema. Nenek pun tak tahu. Menantu perempuan cakap kalau balik malam, memang pasti akan balik. Nanti kita pergi tengok lagi. Tengah malam bulan pun tengah naik. Siapa yang tak sayang siapa? Macam satu cawan arak keruh dicurahkan ke dalam hati. Siapa yang tak rasa dingin hati? Bila sendiri dalam susah, cuma boleh tanggung dan telan saja. Sejuk sangat, jom kita balik rumah panaskan badan dulu. Nanti keluar tengok lagi, ya. Aduh kecil manja aku ni. Kenapa tak makan? Tengoklah Mak Su makan sedap sangat. Ayah dan emak pergi ke bandar uruskan hal. Esok baliklah. Hari ni nenek dukung kamu tidur, okey tak? Emak tipu besar. Cakap nak belikan 10 pik tu. Dah gelap pun tak balik lagi. Emak memang nakal besar. Bila mereka balik nanti, kita tak main dengan mereka lagi. Mak Su main dengan kamu. Jangan main dengan Mak Su. Mak Su dah habiskan semua gula-gula susu arnab putih dia. Hahaha go baby. Kamu makan gula-gula dua-dua lagi. Tinggal sikit untuk si kecil tu ya. Masa rindu kakak ipar kamu tu, makanlah sikit. Akhirnya habis kamu sapu semuanya. Dua-dua, kita tak main dengan Mak Su kamu lagi. Nenek tunggu nanti, minum susu tepung bagi kenyang, ya. Baiklah, sayang. Hahaha saya nak minum lagi. Tambahkan 1 sendok untuk saya. Barulah minum terasa macam gula-gula susu arnab putih. Baik-baik, ada-ada. Kakak ipar, kamu dah balik. Hahaha emak. Kamu dah balik. Dua-dua kita ada tak rindukan emak? Rindu sangat. Emak, 10 pik tu dah beli ke belum? Dah beli dah. Janji dengan dua-dua tu, kan? Emak bila pernah tipu kamu? Yuyu, duduk dulu rehat. Biar ayah dan si yang angkat barang. Si kecil ni dari tengah hari asyik duduk mencangkung di pintu halaman. Sebentar lagi dia keluar tengok. Leher pun macam nak memanjang dah. Emak, kita makan 10 pik dulu. King Yan, beberapa beg ni apa? Ini 2 beg beras, 2 beg tepung putih. Beli dari bandar. Cukup makan di rumah sebulan. Habiskan dulu, baru pergi beli lagi. Baik-baik. Ini untuk kalian makan panas-panas. Yuyu, hari ni kamu berlari seharian. Mesti dah beku sejuk. Balik nanti, panaskan air dan rendam kaki baik-baik. Sebenarnya hari ni saya tidur sekejap di pasar raya. Tak rasa sejuk langsung. Cuma lelaki rumah ni yang berkejar ke sana sini naik turun kereta sepanjang jalan. Mestilah sejuk tak ringan. Kakak ipar, baju kapas kamu ni cantik sangat. Beli di bandar ke? Saya rasa baju kapas sebelum Yuyu terlalu nipis. Kebetulan masa pergi ke bandar.
Saya beli daripada penjaga barang di atas kereta api. Baju kapas yang baru dan gebu memang cantik dipandang, kan? 2 hari lagi saya buatkan kamu satu lagi baju kapas yang cantik. Baiklah, anak aku. Yu, cepat duduk dan rehat dulu. Nah, kita makan sekarang. Macam mana keadaan rumah tu? Urusan pindah rumah dah beres ke? Ayah kamu tanya Yu ya. Hari ini aku hampir beku keras. Tak ada mood nak cakap langsung. Ayah dan emak dah siapkan semuanya. Hia-Oyan pun dah beli 2 dapur dan sedikit arang. Petang tadi kami kumpul barang sepanjang separuh hari. Sekali jalan, sempat juga rebus seekor ayam. Baki 2 ekor aku bawa balik untuk kamu berdua. Esok baru kita rebus elok-elok untuk makan. Mak cik, dalam poket kamu ada gula-gula susu arna putih. Bagi saya sikit. Ramainya orang masih berebut gula dengan dua-dua lagi. Budak kecil tak boleh makan banyak gula. Tak baik untuk gigi. Dua-dua baik tau. Mak cik tolong beri kamu sikit ya. Hahaha, bagi adik makanlah. Dua-dua memang tak boleh makan banyak. Tak baik untuk gigi. Bagi dia minum susu tepung pun dah cukup. 1 gelas arak keruh boleh terus jatuh ke hati. Siapa suruh kamu dah sedar? HMM. Dingin betul aku ni. Marilah, kamu bawa dua-dua masuk rumah. Biar dia panaskan badan dulu dalam selimut. Lebih baik aku yang buat. Hari ini aku tidur sekejap di pasar raya. Badan pun dah cukup hangat. Kamu memandu sepanjang hari, mesti dah beku teruk. Kalau tak dengar cakap lagi, saya nak bertindak dah. Okeylah, saya balik ke rumah dulu. Kamu hidup elok-elok ya. Oh ya, kamu dah memandu sepanjang hari. Nanti ingat rendam kaki dengan air panas. Aku rendam apa pula? Aku cuma nak pergi pasar raya, mandi air panas sikit dah cukup. Baiklah, kamu tak payah risaukan aku. Cepat balik ke bilik dan temankan adik ipar kita. Tadi aku memang nak keluar cari kamu. Nak suruh kamu bawa 2 helai selimut baru. Selimut di rumah ni dah terlalu lama. Kalau tak panas, mana aku tak tahu. Kamu tengok, aku juga bawa 2 biji apel merah dan seikat pisang. Esok bagi dua-dua dan adik makan. Kamu terus angkut balik saja. Inilah yang orang sebut hati ada kiasan. Kalau tidak, macam mana kita boleh jadi suami isteri? Dah ditetapkan langit. Kamu beri dua-dua pada aku. Biar aku susun elok-elok satu tilam di bawah sana. Kita bentang satu lagi. Tidur tengah malam pun rasa nyenyak. Ambil buah buat apa pula? Malam tadi makan kambing sampai terlalu muak. Kita berdua makan sebiji apel seorang. Lepas tu makan beberapa batang pisang untuk hilangkan rasa muak. Kamu rasa, sangat manis tau. Kalau sedap betul. Sampai di kota nanti saya ambilkan untuk kamu setiap hari. Nanti bila dah ke bandar, saya hantar dua-dua pergi sekolah dulu. Kalau kamu nak bekerja, saya boleh carikan kerja yang lebih ringan untuk kamu di kilang tekstil Hong Kong. Cuma saya cadang musim sejuk tahun ni jangan dulu. Cuaca luar terlalu sejuk. Keluarga kita nanti masih perlu tambah seorang anak lagi. Kamu juga kena jaga dua-dua pergi sekolah. Lepas musim bunga nanti, baru balik rumah mertua jenguk ayah emak kamu. Tahun ni saya akan duduk di rumah jaga anak. Kalau nak tambah seorang anak lagi. Hal kerja tu biar beberapa tahun lagi pun tak apa. Luar memang terlalu sejuk. Saya memang tak nak keluar dalam cuaca sejuk macam ni dan cari pasal. Apa kamu cakap, skim yang jadi. Lagipun keluarga kita ada pasar raya. Tak bergantung pada gaji kerja itu pun. Kamu tenang saja dan bagi saya lahirkan seorang lagi bayi. Mulai sekarang, dalam keluarga kita kamu yang pegang kata putus. Saya dengar saja cakap kamu. Kau ni ibarat harimau betina dalam rumah kami. Oh, bukan, itu ratu wanita. Kaulah harimau betina. Kau pernah nampak harimau betina secantik ni ke? Betul. Semua yang kau cakap tu memang tepat. Menantu perempuan aku ni memang ratu wanita paling cantik seluruh dunia. Mak, saya dah balik.
Huhui, kenapa kau balik awal sangat? Menantu perempuan dah mula batuk lagi ke? Ubat yang ambil kali lepas dah habis dimakan ke? Tak ada, Mak. Dah habis dimakan. Jauh lebih baik daripada semalam, Datuk balik dari pekan tadi. Dia kata Hia Oyan pergi kilang tekstil jadi pekerja pembelian. Saya cepat-cepat datang tengok. Memang pun. Adik kau sekarang dah bergaji. Bukan saja kerja makan gaji kerajaan. Dia juga dapat rumah bata berjubin di bandar. Kita sekarang tak perlu takut kebuluran lagi. Betul, tengah hari nanti makan di sini saja. Saya suruh Hia Oyan masak seekor ayam. Tak bawa cucu kecil keluar sekali ke. Cuaca sejuk macam ni, tak berani bawa dia keluar. Takut dia kesejukan sampai jatuh sakit. Betul juga, angin memang sejuk gila hari ni. Hia Oduo, saya pun tak benarkan dia keluar rumah. Takut dia demam selsema. Biarkan dia main dengan Yuyu dalam rumah saja. Hia Oyan, ini kereta kuda dan keldai yang kilang sediakan untuk kau. Memang tegap. Lebih besar daripada beberapa ekor lembu kampung kita. Betul tu, keldai kilang tekstil memang makan kenyang. Mestilah lebih besar daripada yang di kampung kita. Hari-hari dapat makan makanan ternakan yang cukup. Sudah tentu badannya jadi besar. Kak, kau baliklah cepat dengan Mak. Cuaca sejuk ni, jangan sampai kena selsema. Wen-wen ni ayam pun dah hampir hancur dimasak. Cepat masuk rumah, hangatkan badan. Dua-dua, pagi tadi main apa dengan ibu? Ada makan ten buah pik-tak. Ibu cerita pasal kisah arnab kecil dekat saya dah. Tak makan ten buah pik. Mak kata kena tunggu makcik balik baru boleh makan. Lepas tu dia bagi saya minum semangkuk susu tepung pula. Manisnya sampai budak kita ni pun duduk elok-elok. Nah, makcik bagi kamu gula. Dah mula bergerak lidah ke? Cubalah ayam yang Hia Oyan masak ni. Harum betul, memang padu. Kalau tiap hari dapat makan paha ayam ni, memang syok. Budak ni, pandai-pandai cakap bukan-bukan. Itu pun sebab kerja di bandar. Tak boleh tiap hari telan daging ayam macam tu. Tapi ayam rebus dengan cendawan ni memang bukan main. Betul-betul harum. Kiao Mei sekarang dah jadi pekerja pembelian. Terima gaji dan makan bekalan pekerja. Lepas ni tak payah risau perut kosong lagi. Kau dengan Yuyu tu. Cepat-cepatlah cuba dapatkan lagi beberapa orang anak. Bila orang dalam rumah ramai, barulah meriah. Kak, jangan risau. Dulu masa lapar, tak ada simpanan makanan pun tak berani nak lahirkan anak. Sekarang hidup dah makin baik. Kami pun memang sedang merancang. Nak usaha tambah seorang anak lagi. Baguslah, memang anak yang baik. Makan lebih banyak daging, kuatkan badan. Baby, kau pun dah 16 tahun. Tahun depan bila musim bunga tiba, Mak akan mula carikan jodoh untuk kau. Mak, saya masih kecil lagi. Saya tak nak kahwin. Saya tak nak tinggalkan mak dan ayah serta kakak-kakak ipar semua. Budak ni memang manja sangat sampai rosak. 16 tahun dah memang umur sesuai untuk bina keluarga. Kakak kau dan abang kau pun kahwin pada usia macam ni juga. Tak kahwin, nanti orang kampung gelakan kita pula ke. Cuba tengok, anak perempuan dalam rumah kakak kau Kiao Lui dan rumah kita Hia Oduo. Banyak orang yang sayang, kan? Kau pun dah patut ada keluarga sendiri dan ada anak sendiri. Saya tak kahwin kalau saya tak nak kahwin. Saya nak teman ayah sampai akhir hayat. Mak. Hal baby tak perlu tergesa-gesa. Di bandar, ramai anak dara kahwin awal umur 20-an. Tunggulah sampai dia umur 22 baru bincang. Sekarang hidup keluarga kita dah mula baik. Boleh juga pelihara dia beberapa tahun lagi. Itu pun di bandar. Anak dara di bandar pun ada kerja tetap di kilang. Berkahwin lewat sikit selepas bekerja. Tak ada orang cakap apa. Adik perempuan awak pun baru 22 di kampung, belum kahwin lagi. Tak dilabel anak dara tua oleh seluruh kampung baru pelik. Sekarang kebetulan awak jadi pegawai pembelian. Kami pun boleh cari keluarga yang baik untuk adik awak. Ayah, emak tak apa. Kalau tak jadi, saya cari kerja untuk adik saya di kilang tekstil. Bukankah itu juga boleh? Abang, serius ke apa yang awak cakap itu? Betulkah awak boleh carikan kerja untuk saya di bandar? Hia Oyan, jangan cakap main-main. Kalau betul-betul nak jadikan adik awak itu. Bila dia balik, kalau tak jadi nanti dia datang menangis cari awak. Mak, jangan risau. Kalau tak jumpa kerja di kilang tekstil. Kita masih ada kilang lain. Sekarang saya pegawai pembelian. Saya kenal ramai orang dalam kilang. Asal pandai cari jalan, mesti boleh beres.
Adik baru 16. Di kampung kahwin awal memang sayang sekali. Bila sampai bandar, cari dulu kerja yang stabil. Lepas itu baru perlahan-lahan cari jodoh bandar. Dua-dua ada gaji. Baru lebih baik daripada hidup di kampung, muka ke tanah, belakang ke langit. Betul-betul boleh dapatkan kerja untuk adik awak. Cuma cuaca hari ini terlalu sejuk. Kalau tak, tunggulah sampai musim bunga baru bincang. Beberapa bulan ini biar dia duduk di rumah dulu. Cuaca sejuk macam ni, saya pun rasa nak duduk diam di rumah. Diam-diam pun anak dara bandar juga. Tak sama macam setiap hari bangun awal pergi kerja. Itu pun gaji beberapa puluh yuan sebulan. Masih boleh makan bekalan negeri. Ayah, emak, jangan risau dulu. Biarlah adik fikir baik-baik 2 hari. Kalau dia memang nak pergi, saya akan uruskan untuk dia. Lagipun bila dia dah pergi ke bandar, bila habis kerja pun boleh tolong kami jaga dua-dua. Tak apa, jangan tergesa-gesa. Lagipun baru 2 hari lagi kamu akan pergi. Kita fikir masak-masak. Ayah, emak, musim panas nanti kamu tinggal di kampung dulu. Berkelakar dengan orang kampung. Musim sejuk nanti ikut kami tinggal di bandar sekejap. Di bandar ada pemanas. Bila dua-dua tak perlu pergi sekolah dan ada rumah yang nyaman, kami balik setiap minggu untuk tinggal beberapa hari. Kami pergi bandar bukan tak balik lagi. Abang, jangan risau. Dua-dua ikut saya. Saya jamin jaga dengan baik. Baik, tengah hari nanti saya mula bawa dia. Mak cik, nanti jangan rampas gula-gula susu Arnab putih saya ya. Saya dah tak banyak. Yang saya ada pun nak bagi semua pada mak cik besar. Bagi saya simpan untuk abang Hiaoli. Ha ha ha. Budak kecil ni memang gilakan duit. Nanti mak cik sendiri akan kerja keras beli gula-gula. Mana ada nak rampas gula awak. Ha 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 ha. Nanti saya balik. Mak akan bungkuskan beberapa keping roti putih untuk awak bawa. Sekarang makanan di rumah banyak. Awak bawa balik bagi Hiaoli dan menantu makan. Terima kasih, Mak. Tunggu adik awak dapat kerja. Bila dah stabil di bandar. Kerja pun dah stabil. Mak nak cakap dengan adik awak pula. Lihat sama ada boleh atau tidak. Juga cari kamu kerja tetap di bandar. Untuk ringankan beban kamu sedikit. Ada kerja tetap. Boleh makan beras bekalan kerajaan. Itu makanan penyelamat nyawa. Lagipun lebih baik daripada bertani di kampung. Isteri jangan cemas dulu. Biar saya urus kerja adik dulu, baru kita bincang. Saya tunggu sampai lepas tahun baru dulu. Rumah saya tu budak sakit lagi. Si kecil Rala tu pun tak boleh berpisah dengan saya. Tunggu musim bunga nanti, tengok dulu adik ada jalan atau tidak. Hahaha dua-dua. Jom kita tidur sekejap. Bila dah bangun, kita main lagi. Baik. Menantu kecil, dua-dua tak ada kali ini. Patutkah kita buat seorang bayi? Tengah hari begini, isteri masih sedang jahit baju di sana. Kalau sampai orang dengar, habis malu. Lebih baik tunggu malam saja. Malam nanti dua-dua dah balik. Kita berdua pun tak boleh juga. Apa kata kita pergi ke pasar raya? Tidur saja atas tilam di dalam. Tak ada siapa boleh dengar. Kalau adik bawa dua-dua datang cari kita. Kalau tak jumpa macam mana? Masa kita keluar tadi, bawa beberapa ekor ikan. Katanya nak pergi tangkap ikan di sungai tepi kampung. Cuaca sejuk macam ni, mereka pasti takkan pergi cari kita di tepi sungai. Pandai betul kamu cari helah, hahaha. Hei hei hei. Kakak ipar. Baru tadi saya bawa dua-dua pergi tempat kamu, tak ada orang. Rupanya kamu pergi tangkap ikannya. Ikan 5 ekor ni besar betul. Baiklah, cepat duduk dan makan. Tunggu di luar sepanjang petang. Dah kebas macam ais kod. Ya, agak sejuk. Isteri, ikan ni nanti malam rebus 1 ekor. Baki yang lain simpan dalam keadaan beku, makan sikit-sikit. Bukti bahawa dari awal lagi saya dah cari Pak Cik Wang untuk uruskan dengan baik. Saya dengan mak kamu tak ikut serta. Kamu pergilah. Bila kamu semua dah stabil semuanya di bandar nanti,
Kami akan datang tinggal beberapa hari pula. Sampai di bandar nanti, kena banyak dengar cakap abang kamu, bantu apa yang patut. Jangan berlari sana sini tanpa arah. Kalau ada apa-apa, bincanglah banyak dengan kakak ipar kamu. Jangan buat perangai budak-budak. Ibu saya tahu. Bukannya kami tak akan balik lagi. Bila cuti nanti, kami akan balik jenguk kamu. Lagipun, berpisah tahun pun cuma sebulan lebih. Pasti akan balik temankan kamu sambut tahun baru. Kalau begitu, puan dan ayah sertailah kami tinggal beberapa hari. Nanti bila abang saya lapang, dia hantar kamu balik. Tak apalah, tak apalah. Kali ni abang kamu ke bandar, nak carikan sekolah untuk dua-dua. Dan juga nak carikan kerja untuk kamu. Pasti kali ni balik pergi begitu, kaki pun tak sempat jejak tanah. Tunggu musim bunga nanti, bila cuaca dah hangat, baru kita bincang. Dalam cuaca sejuk macam ni, pergi pun rasa serba tak kena. Di rumah saja melepak. Bukankah sama juga macam duduk di kampung? Kalau begitu, ayah dan emak tunggu saya balik kali seterusnya. Saya akan jemput kamu semua masuk bandar duduk beberapa hari. Di kampung ada kakak ipar dan abang ipar yang jaga. Kami pun boleh tenang hati. Kalau bekalan makanan hampir habis, saya akan cepat-cepat balik bawa bekal. Jangan risau, kamu semua takkan kebuluh. Baiklah. Berhati-hati di jalan. Cucu kesayangan nenek dah sampai bandar, ingatlah nak nenek. Nanti bila lalu rumah atuk dan nenek, singgahlah tengok. Nenek pun kena cepat-cepat datangnya. Saya tunggu kamu semua di bandar. Cepat baliklah.